maka dia jadi yang haruslah. Okey. Jadi itu bahagian hukum akal. Bahagian hukum akal ada 3 tu, dia takkan lebih. Sama ada wajib, mustahil ataupun harus sahaja. Okey. Ataupun bahasa yang lebih mudah kita sebut itsbat 'ala dawam, sentiasa itsbat, ataupun nafi 'ala dawam, ataupun sentiasa nafi, ataupun itsbat dan nafi 'ala al-badal. Kadang boleh itsbat, kadang boleh nafi. Okey. Wa aqsamuhu thalathatun, dan bahagian hukum akal itu ada 3, al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Wujub, istihalah wal jawaz. Okey. Iaitu itsbatul wujub, itsbat istihalah dan itsbat jawaz lah. Okey. Fal wajibu, maka yang wajib. Okey. Kalau tengok di sini musannif Imam Sanusi ini juga sama dalam Ummul Barahin. Sama dalam Ummul Barahin. Ummul Barahin lebih ringkaslah bab hukum ni. Ummul Barahin hanya memfokuskan kepada hukum akal, tak bincang hukum syarak, tak bincang hukum adat. Terus membincangkan hukum akal saja. Dalam Ummul Barahin pun sama juga. Dalam Ummul Barahin Imam Sanusi membahagikan kepada 3 juga. Tapi dia terus menyebut fal wajibu. Maka yang wajib itu sekian-sekian, yang mustahil sekian-sekian, yang harus sekian-sekian. Yang hukumnya apa? Yang hukumnya wujub, istihalah, jawaz, itu yang hukum dia. Hukum dia yang tu. Wajib tu adalah suatu perkara yang dihukum dengan wujub. Wajib isim fa'il, jadi dia perkara yang dihukum dengan wujub. Syai'un mahkumun alaihi bil wujub. Perkara yang dihukum dengan wujub, dia jadi wajib. Mustahil, syai'un mahkumun alaihi bil istihalah. Perkara yang dihukum dengan istihalah, jadi mustahil. Harus, iaitu jaiz, syai'un mahkumun alaihi bil jawaz. Benda yang dihukum dengan jawaz, jadi dia jadi harus. Jadi kalau kita sebut wajib, wajib itu sebenarnya ada 2 benda lah. Dia ada perkara tersebut dan ada hukum padanya. Itu hukum wujub itu. Okey. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Fal wajibu, maka sesuatu yang dihukum dengan wajib akal itu, ia adalah perkara yang la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Okey, kalau kita terjemah literal, yang tak terbayang pada akal ketiadaannya. Okey, tak terbayang pada akal ketiadaannya. Tapi ulama sebut tasawwur di sini bukan dengan makna terbayang tersebut. Tasawwur di sini la yutasawwaru fil aqli dengan makna la yaqbaluhu al-aqlu. La yaqbaluhu al-aqlu. Akal tak terima dia. La yusaddiquhu al-aqlu. Akal tak tasdiq dia. Kan tadi dalam mantik kita kata mantik ada 2 bahagian. Ada tasawwur dengan tasdiq. Dalam ilmu mantiq ada qismu tasawurat dengan qismu tasdiqat. Qismu at-tasawurat dan qismu at-tasdiqat. Tasdiqat. Okey. Bila musannif sebut ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, perkara yang tak terbayang pada akal ketiadaannya, itu yang wajib. La yutasawwaru fil aqli adamuhu. Adakah dia masuk dalam tasawwurat ataupun tasdiqat? Masuk dalam tasdiqat. Sebenarnya masuk dalam tasdiqat. Sebut tasawwur, tetapi yang dimaksudkan adalah tasdiq. Okey. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa dalil dia? Kenapa kita kena faham dia sebagai tasdiqat? Sebab tasawwur ni boleh berlaku walaupun pada perkara yang mustahil. Boleh berlaku. Okey, nak faham yang ni kena faham dulu kaedah al-hukmu ala syai'in far'u tasawwurihi. Kaedah dia, hukum ke atas suatu perkara, kita nak menetapkan hukum ke atas satu perkara itu adalah far'un an tasawwurih, adalah cabang daripada tasawwur, cabang daripada kita dapat gambaran, kita dapat makna bagi perkara tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Saya sebut, okey. Ghadamfar. Ghadamfar ni dia bentuk 4 segi. Dia bentuk 4 segi, kemudian dia ada kepak 2. Lepas tu dia warna hijau. Betul ke tak betul? Betul tak?
Nak kata betul tak boleh, nak kata tak betul tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak faham makna ghadhanfar. Faham makna tu tasawur. Bila kita kata dia bentuk sekian, dia warna sekian, itu hukum. Al-hukmu ala syai'in far'un tasawuri. Hukum ke atas satu perkara adalah cabang daripada tasawur. Kena ada tasawur baru boleh hukum. Dah dapat tasawur baru boleh hukum. Apa itu ghadhanfar? Ghadhanfar itu qaswarah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut farrat min qaswarah. Apa itu qaswarah? Qaswarah itu asad. Apa itu asad? Singa. Ghadhanfar itu singa lah, nama lain bagi singa. Ghadhanfar singa, qaswarah singa, asad singa, usamah singa. Itu semua nama bagi singa. Jadi singa betul ke bentuk 4 segi? Tak betul. Betul ke colour hijau? Betul ke ada kepak? Tak betul. Sekarang kita boleh letak hukum. Kita boleh isbat hukum, boleh nafi hukum. Tapi perlu ada tasawur terlebih dahulu. Sebab itu kaedahnya al-hukmu ala syai'in far'u tasawwuri. Far'u tasawwuri. Hukum ke atas satu perkara adalah cabang daripada memahami perkara tersebut. Okey. Jadi di sini bila kita sebut, bila musannif sebut fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Perkara yang wajib itu adalah yang tak terbayang, kalau kita terjemah literal lah, yang tak terbayang pada akal adamu, ketiadaannya. Okey. Sebenarnya kita dah boleh hukum. Bila kita kata, contohnya kita kata sekutu bagi Allah. Ada tak sekutu bagi Allah? Allah ada sekutu tak? Tak ada sekutu kan? Itu hukum. Maksudnya kita dah ada tasawur bagi syarikul bari, bagi sekutu Allah. Kita dah ada tasawur. Yang disebut tasawur ni bukan perlu bayang dalam akal, nampak rupa tu tak. Tapi yang disebut tasawur dalam ilmu mantik ni ada kefahaman. Kita faham macam mana maksud syarik bari, sekutu bagi Allah. Maksudnya ada entiti yang lain yang dia ada kuasa sama macam Tuhan. Zatnya sama macam Tuhan, sifatnya sama macam Tuhan. Kan kita dah faham makna tu. Dan kita kata, oh tak boleh ni. Itu mustahil untuk ada perkara tersebut. Okey. Jadi, hukum tersebut kita letak setelah kita faham maknanya, setelah kita faham tasawur. Begitu juga bagi perkara yang wajib, itu yang mustahil. Bagi perkara yang wajib bagi Allah. Contohnya wujud Allah. Wujud bagi Allah, qudrah bagi Allah. Allah Ta'ala ada kuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Kita faham tak makna tu? Kita faham makna tersebut. Dan bila kita kata Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala tak berkuasa. Tak boleh untuk Allah Ta'ala tak ada kuasa. Sebab kalau tak ada kuasa, macam mana nak jadikan alam ini? Macam mana nak wujudkan alam ni? Itu hukum yang kita letak pada sifat kuasa Allah. Kita letak hukum bahawasanya mustahil untuk dia tak ada. La yutasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tak menerima untuk adam kudrah Allah, untuk tak ada kudrah Allah Ta'ala. Okay. Jadi tasawur bagi perkara tersebut dah ada dah. Tasawurnya dah ada. Yang tak ada apa? Yang tak ada hukum. Sebab tu di sini sebut tasawur tapi yang dimaksudkan adalah tasdiq. Sebut tasawur tapi yang dimaksudkan adalah hukum tersebut, tasdiq tersebut. Sebab tu ulama mensyarahkan ma la yutasawwaru fil aqli adamuh dengan makna ma la yaqbalul aqlu ataupun ma la yusaddiqu al aqlu bi adamih. Apa yang akal tak terima untuk dia tak ada. Apa yang akal tak hukum dia tak ada. Akal tak menghukum kata dia tak ada. Akal hukum kata dia kena sentiasa ada. Okey. Dia complicated sikit lah takrifan dia ni. Tapi makna tu insya-Allah boleh sampai. Maksudnya tak boleh. Akal tak terbayang. Akal tak boleh menghukum lah sebenarnya. Bukan tak terbayang. Kan? Kalau kita kata contohnya kita kata boleh bayang tak Allah Ta'ala tak ada sebelum ni. Kita kata tak boleh. Sebenarnya kita nak kata tak boleh tu, kita kena bayang dulu. Bukan bayang dengan makna imajinasi. Beza lah. Bayang bukan dengan makna imajinasi. Bayang yang bermakna imajinasi itu dalam bahasa Arab disebut sebagai khayal. Khayal itu dia hanya berlaku bagi perkara yang mahsusat. Berlaku hanya bagi objek mahsusat. Maknanya yang kita dapat dengan panca indera kita. Kan? Maknanya yang ada warna, yang ada bentuk, ada saiz. Itu khayal, imajinasi. Contoh kita buat burung bersambung dengan badan kuda, itu imajinasi, itu khayal. Okay. Tasawur lebih umum, tasawur bukannya khayal. Tasawur itu kita dapat makna bagi perkara tersebut. Kalau dalam kitab-kitab Jawi disebut mendapat ataupun pendapat. Dapat makna tersebut, itulah. Syekh Abdul Samad Fanimbani dia pakai perkataan tu mendapat ataupun pendapat. Mendapat makna tersebut. Itu disebut sebagai tasawur. Jadi bila kita kata, contohnya kalau saya sebut
Okey, boleh tak kalau Allah Ta'ala semalam Allah Ta'ala tak ada? Ataupun 1000 tahun sebelum ni Allah Ta'ala tak ada? Kita kata tak boleh, betul tak? Bila kita sebut tak boleh tu, kita dah letak hukum. Kita dah letak hukum. Kaedah dia, al-hukmu ala syai'in far'un tasawwuri. Hukum adalah cabang daripada tasawur. Berarti kita dah ada tasawur. Kita dah tasawur dah. Apa dia tasawur kita tu? Okey, tasawur ni adalah proses kita letak mahmul kepada maudhu'. Itu proses tasawur tersebut. Tanpa kita hukum lagi. Okey, contohnya macam ni. Kita kata Zaid berdiri. Maknanya dalam akal kita yang pertama kita kenal Zaid macam mana? Kalau kita sebut Ustaz Hakim. Okey, semua kenal. Oh, macam ni. Yang ni Ustaz Hakim. Ustaz Hakim berdiri. Kemudian kita faham makna berdiri tu macam mana? Berdiri tu dia kena luruskan lutut dia tu, betis dengan paha dia tu kena lurus. Okey, waktu tu baru disebut sebagai berdiri. Kalau tak, dia tak jadi berdiri. Okey. Jadi dah faham dah makna berdiri. Okey, letak makna tu kepada Ustaz Hakim. Boleh berlaku tak makna tersebut? Okey, boleh terjadi. Jadi Ustaz Hakim boleh berdiri, boleh tak berdiri. Macam tu. Begitu juga bila kita sebut contohnya yang saya sebut tadi, boleh tak kalau Allah Ta'ala sebelum ni Allah Ta'ala tak ada? Maknanya kita kenal Allah Ta'ala itu adalah zat yang wajib wujud, zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan, kan? Yang memiliki 99 nama, apa semua. Okey, kita dah kenal dah Allah Ta'ala yang mengutuskan para rasul. Kemudian tak wujud. Apa itu tak wujud? Maknanya tak ada tahakkuk. Tak ada tahakkuk bagi dia. Kan? Kemudian kita letak makna ni. Makna tak ada tahakkuk ni letak bagi Allah Ta'ala. Boleh tak? Oh, tak boleh. Jadi waktu tu kita sebut kata tak boleh. Jadi kita dah ada proses kita letak tu, mahmul kepada maudhu', khabar kepada mubtada', sifat kepada mausuf. Proses tu waktu tu tasawur. Jadi ada 3 bentuk tasawur. Yang pertama tasawur mubtada', kemudian tasawur khabar, tasawur objek, tasawur predikat, tasawur mausuf, tasawur sifat, kemudian tasawur nisbah sifat kepada mausuf, predikat kepada objek, tasawur nisbah mahmul kepada maudhu' tersebut kita tasawurkan, kemudian baru kita letak hukum tersebut. Nisbah hukumiyah. Baru kita letak hukum tersebut. Ya ataupun tak. Boleh jadi ataupun tak boleh terjadi. Yang terakhir tu, itu disebut sebagai tasdiq. Itu disebut sebagai tasdiq. Sebahagian ulama kata tasdiq tu adalah semua merangkumi semua tu sekali. Semua tasawur tu termasuk dengan menghukum, itu baru jadi tasdiq. Itu khilaf lah dalam masalah mantik, dalam ilmu mantik. Okey. Baik. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maka yang wajib itu yang akal menghukum tidak boleh untuk dia tiada. Kena ada lah. Kena sentiasa ada. Okey. Ini pun masih longgar juga. Kalau nanti kita tengok dalam syarah-syarah, dalam hasyiah-hasyiah kepada Ummul Barahin, ini pun masih longgar sebenarnya. Takrifan dia ni, dia nak bagi kita faham dulu. Sebab apa? Sebab nanti wajib, boleh jadi yang wajib tu benda yang wujud. Boleh jadi wajib tu dia bukan benda yang wujud, tapi benda yang thubut. Okey. Wajib yang wujud macam zat Allah Ta'ala. Wajib yang wujud macam sifat ma'ani. Tapi sifat maknawiyah contohnya. Ini dia masuk ni sikit lah, complicated lah sikit kan, part ni. Sifat maknawiyah contohnya. Sifat maknawiyah ahwal, hal. Mengikut pendapat yang menerima hal. Ataupun dia menjadi amrun i'tibari yang menolak ahwal. Tetapi dia wajib bagi Allah. Jadi kalau kita sebut ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, benda yang akal tak menerima ketiadaannya. Sekarang kalau dia amrun i'tibari maklum, tak ada. Kalau kita kata akal tak menerima ketiadaannya, maksudnya kena tolaklah umur i'tibariyah, kena tolaklah sifat maknawiyah. Sebab itu sebahagian ulama kata takrifan ni ghair daqiq. Takrifan ni tak cukup detail takrifan ni. Jadi sebahagiannya mentakrif dengan takrifan yang lain. Ma la yaqbalu an-nafya, ma la yaqbalu al-intifa'a. Yang wajib itu yang tak menerima penafian, tak boleh untuk dinafikan. Itu lebih umum takrifan tersebut. Jadi dia merangkumi wajib yang wujud dan wajib yang tak wujud. Ada yang wajib tak wujud, ada. Amrun i'tibari.
Dia wajib tapi dia tak wujud. Okey. Sebab amrun i'tibari ni dia iktibar akal je. Dia iktibar dalam akal saja amrun i'tibari. Dia tak wujud fil kharij, tak ada. Pada dekat luar ni tak ada pun. Okey. Macam mana? Okey, macam inilah kita sebut berilmu. Yang ada apa dia? Yang ada Zaid, yang ada ilmu Zaid. Tapi ilmu tu bila ada kat Zaid, kita sebut Zaid berilmu. Berilmu tu faham dalam akal saja. Yang ada pada realiti adalah Zaid dan ilmu Zaid, dua tu je. Okey, itu mengikut pendapat ulama yang menolak ahwal lah. Dia kata yang ada hanya dua perkara saja, Zaid dengan ilmu Zaid. Zaid zat, ilmu Zaid sifat. Dua tu saja. Berilmu tu yang tu hanya faham dalam akal saja, amrun i'tibari saja. Okey. Tapi amrun i'tibari tu bila ada ilmu, maka akan ada berilmu tersebut. Tak boleh kita kata Zaid ada ilmu tapi dia tak berilmu. Kan tak logik. Benda tu tanaqud, yang contradicts kenyataan tersebut. Zaid ada ilmu tapi tak berilmu, ataupun Zaid tak berilmu tapi dia ada ilmu. Okey, tak boleh untuk sebut perkara tersebut. Okey. Jadi ilmu tu ada dan berilmu tu pun kita kata sabit. Kalau dalam bahasa kitab dia sebut sungguh. Dia kata ilmu Zaid itu ada lagi sungguh. Berilmunya Zaid itu sungguh. Tak sebut ada. Baik. Setakat sekarang ada soalan? Kalau ada soalan beritahu lah. Kalau ada soalan nak tanya apa-apa. Okey. Baik, kita sambung. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه إما ضرورة كالتحيز للجرم وإما نظرا. Sama ada yang wajib itu darurah, daruri ataupun nazari. Daruri ma la yahtaju ila ta'ammul. Daruri ni benda yang tak perlu kepada ta'ammul, tak perlu untuk fikir. Tak perlu untuk kita fikir baru kita dapat perkara tersebut. Contohnya 1 tambah 1 apa? 1 tambah 1 kena fikir dulu kan? Tak kan? 1 tambah 1 semua dapat. 1 tambah 1 2. Okey, yang ni namanya daruri. Daruri. La yahtaju ila ta'ammul. Tak perlu untuk kita nak fikir dulu nak dapat perkara tersebut. Okey, berbeza dengan daruri. Okey. Yang berbeza dengan nazari. Yang daruri itu yang mudah, yang tak perlu pada fikir. Contohnya kita sebut 1 adalah setengah daripada 2, 5 adalah setengah daripada 10. Kan? Maksudnya 10 bahagi 2 dapat 5. 2 bahagi 2 dapat 1. Kan 2 itu setengah daripada 4. Itu yang daruri. Yang nazari macam mana? Macam mana yang nazari? Sekejap. Dua itu adalah setengah daripada 1/10 daripada 40. Kan, kena kira dulu. 1/10 daripada 40. 40 kan 1/10 berapa? 40 bagi 10 dapat 4. Kemudian 4 setengah daripada 4 2. Yang tu nazari. Yang nak tanya soalan pun kena fikir dulu. Okay. Itu nazari nama dia. Yang nak kena perlu kepada ta'ammul, perlu gunakan akal kita untuk fikir, untuk dapatkan natijah dia. Okey, jadi ada wajib yang daruri, ada wajib yang nazari. Okey. Kat tahayyuzi lil jirmi, seperti tahayyuz bagi jirim. Setiap jirim mesti mengambil ruang. Tahayyuz. Yang tu daruri, tak perlu fikir. Sebab tu tadi soalan kalau tanya Ustaz Hakim ada tak? Ada. Kat mana ada dia? Sebab apa? Dia perlu mengambil ruang. Ada kat sini ke? Ada kat luar ke? Kalau tak ada sini, mesti ada kat luar. Kalau ada kat dalam, mesti tak ada kat luar. Kalau tak ada di sini, mesti ada di luar. Macam tu. Jadi kita dapat faham. Ada tahayyuz bagi dia. Yang tu daruri. Tak perlu untuk kita ta'ammul. Okey. Yang nazari macam mana? Kawujubil qidami li maulana jalla wa azza. Seperti wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Yang ni nazari. Sebab apa? Sebab yang kita tahu Allah Ta'ala wujud. Tapi lepas tu baru datang soalan, okey, wujud Allah Ta'ala ni ada permulaan ke? Tak ada permulaan ke? Kalaulah wujud Allah Ta'ala ada permulaan, apa akan jadi? Waktu tu dia akan jadi sama ada daur ataupun tasalsul. Perlu kepada yang lain. Perlu kepada yang lain menciptakan dia. Yang menciptakan tu mesti Tuhan. Kalau yang tadi Tuhan, yang ni Tuhan, kaedahnya al-hukmu ala syai'in far'u, kaedahnya lain. Kaedahnya
Al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Hukum bagi satu perkara adalah hukum bagi perkara yang sama dengan dia. Sekarang yang ni Tuhan, ada permulaan. Yang menjadikan dia adalah Tuhan, mesti ada permulaan juga, hukum yang sama. Al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Hukum bagi satu perkara adalah hukum bagi perkara yang sama dengan dia. Okey, yang ni Tuhan ada permulaan, maka yang jadikan dia tu Tuhan pasti ada permulaan juga. Jadi mesti dijadikan oleh Tuhan yang lain, mesti ada permulaan juga. Kalau berterusan jadi tasalsul. Ma yatasalsal lam yatahassal. Kaedah. Berapa banyak kaedah dah yang petang ni. Yang sesi kedua ni banyak kaedah ni. Ma yatasalsal lam yatahassal. Apa yang bertasalsul maka takkan ada hasilnya. Takkan ada hasilnya. Dia takkan boleh wujud sebenarnya yang tasalsul. Sebab apa? Nak pastikan dia wujud kena ada yang sebelum dia. Yang sebelum dia ada tak? Tak pasti lagi, kena tengok sebelum dia ada tak. Begitu juga kalau kita ambil silsilah ni, kalau berterusan kita ambil yang ke-100. Wujud tak yang ni? Tak pasti, kena tengok sebelum dia wujud tak. Jadi sampai habis kita takkan boleh pastikan yang dia wujud. Jadi dia takkan boleh berlaku. Tasalsul takkan boleh berlaku. Okey, ma yatasalsal lam yatahassal. Jadi kalaulah Tuhan tu setiap satu perlu kepada yang lain, dia akan bawa kepada tasalsul. Dan tasalsul mustahil. Itu kalau jumlah Tuhan tu tak berpenghujung. Diandaikan tak berpenghujung, akan berlaku tasalsul. Dan mustahil lah berlaku. Ataupun kalaulah jumlah Tuhan tersebut berpenghujung, jumlahnya terbatas, sebutlah 1000 ke 2000 Tuhan ke, berarti kata Tuhan yang terakhir nanti diciptakan oleh salah satu daripada Tuhan yang sebelum dia. Waktu tu jadi daur, patah balik. Dia berlaku daur. Okey. Yang daur pun mustahil juga. Daur pun mustahil juga. Sebab apa? Daur ni berarti kata dia kena wujud sebelum dia wujud. Daur ni menunjukkan yang dia kena wujud sebelum dia wujud. Kita ambil daur yang paling mudah. Daur ni dia ada daur bimaratib, ada daur bimartabah wahidah. Daur dengan satu pusingan saja, ada daur yang banyak lah. Kalau kita kata A perlu nak dijadikan oleh B, B dijadikan oleh C, C dijadikan oleh D, D dijadikan oleh A. Itu yang banyak martabat. Okey. Tapi sebenarnya semua kita boleh kembalikan kepada daur yang dengan satu martabat saja. Itu ada dua benda. A dijadikan oleh B, B dijadikan oleh A. Yang ni pun dah mustahil. Daur lah, ini bentuk daur. Letak banyak pun sama juga, dia akan jadi macam ni juga. Ini mustahil. Sebab apa? Dia perlu wujud sebelum dia wujud. A ni perlu wujud. Untuk dia ada, dia perlu wujud sebelum dia wujud. Apa maksud wujud sebelum wujud? Maknanya dia kena ada waktu dia tak ada. Tak logik lah. Macam mana ada dan tak ada dalam satu masa? Sebab apa? A nak wujud, B kena wujud sebelum dia. B ni nak wujud, sebab dia dijadikan oleh A, maka B nak wujud, A kena wujud sebelum dia. Berarti kata A ni kena wujud sebelum A wujud. Dapat tak? Boleh? Okay, jadi ini mustahil pada daur. Bahasa yang mudah, contoh yang mudah macam mana? Contoh yang mudah macam ni, nak faham. Yang nak cerita dekat pelajar nanti mudah macam ni. Nak kerja kena ada pengalaman. Nak ada pengalaman, kena kerja. Tapi nak kerja kena ada pengalaman. Nampak? Itu daur. Mustahil. Yang bila bagi contoh nampak lah. Sebenarnya sebab apa mustahil? Sebab ni. Ini sebab dia. Dia kena wujud sebelum dia wujud. Dia kena ada pengalaman sebelum dia ada pengalaman. Dan dia kena kerja sebelum dia kerja. Mustahil lah. Okey. Boleh proses lah. Okey. Baik. Kawujubil qidami li maulana jalla wa azza. Seperti wajib qidam bagi Allah Ta'ala azza wa jal. Baik. Kenapa kita perlu faham daruri dengan nazari? Tengok dalam kitab akidah, bila bincang tentang wajib, mustahil, harus, akal, mesti akan sebut tentang daruri dengan nazari. Kat mana keperluannya? Kenapa kena sebut daruri dengan nazari? Kat mana? Okey, masih terkait dengan masalah takfir. Masih terkait dengan masalah takfir tadi. Sebab apa? Ada perbahasan-bahasan dalam akidah yang bersifat daruri. Yang bersifat daruri ni dalam bahasa yang lain yang disebut dengan istilah ma'lum minad din bid darurah. Ma'lum minad din bid darurah. Itu yang daruri. Ada yang nazari. Jadi kalau yang daruri, kalau dia ingkar perkara yang daruri, dia tolak, yang ni jatuh kufur. Ingkar ma'lum minad din bid darurah. Kalau yang nazari, kena tengok sejauh mana lazimnya. Macam tadi, lazim bayyin ke, lazim ghair bayyin. Perlu untuk ditimbang perkara tersebut. Itu tujuan yang kita tahu dalam ilmu akidah ni, kena tahu mana satu yang daruri, mana satu yang nazari.
Baik. Wal mustahilu, dan yang mustahil itu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Baik, dalam perbahasan akidah, hukum akal ada tiga, ada wajib, ada mustahil, ada harus. Kenapa dimulakan dengan yang wajib terlebih dahulu? Li asyrafiyatihi, kerana kemuliaan dia. Kerana dia lebih mulia berbanding yang lain. Dia membincangkan benda yang ada, benda yang wujud, benda yang wajib. Okey. Kemudian kenapa tak dibincangkan jaiz setelah itu? Sebab jaiz ada sebahagiannya masih ada. Walaupun sebahagian jaizat tak wujud. Kan? Sebahagian jaizat wujud macam kita, perkara yang harus kita ada. Kembar bagi kita, itu harus tapi tak ada, tak wujud. Okey. Kenapa tak bincangkan jaizat setelah bincangkan wajibat? Kenapa dibincangkan mustahilat? Kerana dia berlawanan daripada wajibat. Jadi dilihat dari segi dia tu adalah addad lil wajibat, lawan bagi yang wajib, maka dibincangkan mustahil terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah dibincangkan yang harus. Sama juga dalam susunan kitab Ummul Barahin, dibincangkan sifat wajibat, kemudian mustahilat, kemudian jaizat, sebab itu. Alasan yang sama juga. Okey. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Dan mustahil itu adalah perkara yang akal tidak mengakui kewujudannya, tak membenarkan kewujudannya. Jadi yang ni mesti kena sentiasa tak ada. Kalaulah tadi kita takrifkan wajib itu ma la yaqbalu lintifa', maka sekarang yang mustahil ini ma la yaqbalu ats-tsubut. Yang tak boleh menerima tsubut, tak boleh menetapkan dia, takkan ada. Okey, itu mustahil. Imma daruratan, sama ada secara daruri, ka ta'arril jirmi anil harakati was sukuni ma'an, seperti terlepasnya jirim daripada harakah dan sukun, diam dan gerak dan diam, itu perkara yang mustahil daruri. Mustahil daruri kita kata kipas, tak ada kipas sekarang semua aircon. Itu kipas. Mustahil kita kata kipas dia tak bergerak dan tak diam. Itu mustahil. Boleh tak kita bayang kipas dia tak bergerak, tak diam? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak bergerak berarti kata dia diam. Tak diam berarti kata dia bergerak. Jadi kalau kita nafikan dua-dua berarti kata kita menghimpunkan kedua-duanya. Kita mengakui kedua-dua perkara tersebut. Bergerak dan diam dalam satu masa. Mustahil lah. Okey. Boleh tak satu perkara itu tak wujud, tak juga tak wujud? Ada dengan tiada kan? Boleh tak satu perkara itu dia tidak ada dan tidak ada? Boleh ataupun tak? Lihat kepada mazhab apa yang dia pegang. Okey. Mabda'iyan secara asasnya tak boleh lah. Secara asasnya tak boleh. Sebab apa? Kalau dia kata tak ada, berarti kata benda tu, kalau dia menafikan ada, berarti kata benda tu tak ada. Kalau dia menafikan tidak ada, berarti kata benda tu ada. Jadi benda tu ada dan tak ada dalam satu masa. Mustahil lah. Okey. Tetapi kalau dia berpegang dengan mazhab yang mengatakan ada kategori yang ketiga, golongan pegang dengan ahwal lah. Sebab tu mutaakhirin nanti, ulama mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah menolak mazhab ahwal ni. Mutaqaddimin sebahagiannya pegang dengan ahwal. Imam Abdul Hasan Asy'ari, Imam Baqillani berpegang dengan ahwal, tapi mutaakhirin menolak ahwal. Okey. Imam Sanusi menerima ahwal. Imam Sanusi menerima ahwal. Tak ada masalah, yang tu khilaf dalam mazhab lah, furuk-furuk dah, itu tak ada masalah. Tak jatuh kafir pun masalah tu. Okey, itu dah furuk. Jadi dalam ilmu akidah ni kita kena faham, dia ada yang disebut sebagai usulul usul dengan furu'ul usul. Usulul usul maknanya usul bagi usuluddin. Okey. Usul bagi usuluddin, yang ni yang akan jadi, kalau khilafnya akan jadi kafir ataupun jadi ahli bidah. Okey. Tapi kalau furu'ul usul itu tak ada masalah. Contohnya macam antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Ada perbezaan pendapat dalam beberapa belas masalah sehingga ke 40 masalah. Ada khilaf. Tapi tak sampai tahap kafir mengkafirkan. Sebab itu pada furu'ul usul, furu' bagi usuluddin, itu tak ada masalah. Okey. Kat mana kita tadi? Perbahasan apa sebelum masuk ni? Ya? Dekat apa? Dekat apa, tak dengar? Perbahasan apa tadi? Harakah was sukun. Okey. Jadi harakah was sukun, bila Imam Sanusi membuat tamthilan dengan harakah was sukun ini, tamthilan dia ni mengikut mazhab yang menolak ahwal, yang mengatakan tak ada ahwal.
Bila dia tolak ahwal, maka sah tamthilan dia dengan harakah dan sukun. Sebab dua benda ni dianggap sebagai naqidain, saling berlawanan lah. Okey, saling berlawanan antara harakah dengan sukun. Jadi kalau kita nafi dua-dua, minta maaf, yang harakah sukun ni memang betul lah. Yang ni tak ada contoh yang ketiga, tak ada kategori yang ketiga. Tapi kalau dia buat contoh dengan wujud dan adam, wujud dan tak wujud, maka yang tu contoh tu sah mengikut mazhab yang menolak ahwal. Kalau yang tak menolak ahwal, contoh tu tak sah. Sebab bagi mereka ada kategori yang ketiga. Ada yang wujud, ada yang tak wujud, ada satu lagi kategori yang lain. Ahwal. Disebut sebagai hal ataupun ahwal. Ini kategori yang ketiga. Macam mana boleh jadi kategori yang ketiga? Dia jadi kategori yang ketiga ni sebab apa? Sebab dia kata benda ni nak sebut kata dia wujud tak cukup syarat, nak kata dia tak wujud pun tak boleh juga. Kalau nak kata dia wujud, kullu mawjudin yasihhu ayyura. Kalau nak kata dia wujud, setiap yang wujud boleh untuk dilihat, tapi hal ni tak boleh untuk lihat. Hal ni tak boleh lihat. Okey, dia tak sampai tahap yang wujud. Kalaulah nak kata dia tak wujud, maka kaedah dia kullu ma'dumin yasihhu ayyunfa. Benda yang tak wujud tu boleh untuk dinafikan. Tapi sekarang kita tak boleh nafi ahwal ni. Berilmu tadi. Boleh tak kita kata dia ada ilmu tapi dia tak berilmu? Tak boleh nafi. Tak boleh untuk dinafikan. Maka waktu tu mereka kata, oh ni jadi kategori yang ketiga yang disebut sebagai hal. Jadi kalau kata kategori yang ketiga ni memang ada, memang betul ada kategori yang ketiga, berarti kata boleh jadi kita kata benda tu dia tak wujud, dia tak juga tak wujud, tapi dia jadi hal. Itu mengikut mazhab ulama yang menetapkan ahwal. Baik. Tapi ahwal ni memang dia akan jadi banyak lawazim-lawazim yang memeningkan lah dalam ilmu akidah nanti. Jadi mutaakhirin memilih untuk pegang dengan pendapat yang menafikan ahwal. Itu yang paling jelas lah. Habis tu apa yang dianggap ahwal tu sebenarnya dia adalah amrun i'tibari. I'tibar akal je, kita faham dalam akal perkara tersebut. Baik. Wa imma nazaran, ataupun mustahil itu secara nazari, kasyariki li maulana jalla wa azza, seperti sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu nazari. Mustahil sebab apa? Kalau ada sekutu maka akan bawa kepada masalah tamanu'. Bawa kepada masalah tamanu'. Tamanu' tu apa? Saling mencegah satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Sebab kalau ada dua Tuhan, dua-dua ni mestilah sempurna pada sifat ketuhanan. Berarti kata dua-dua berkuasa mutlak dan dua-dua juga adalah berkehendak secara mutlak. Berarti kata dua Tuhan ni boleh berkehendak untuk wujudkan Zaid, satu nak Zaid wujud, satu nak Zaid tak wujud. Macam mana Zaid nak wujud dan tak wujud dalam satu masa? Tak boleh. Macam mana nak Zaid tak wujud dan tak juga tak wujud dalam satu masa pun tak boleh juga. Okey. Jadi mustahil untuk ada dua Tuhan. Kalau ada orang kata, oh tak ada masalah, sepakatlah Tuhan tu, tak payahlah bergaduh, sepakatnya. Sepakat untuk nak buat ataupun tak nak buat. Sekarang kita tanya, kalau dua Tuhan tu sepakat, adakah Tuhan ni bila nak wujudkan Zaid dia kena minta persetujuan daripada Tuhan yang satu lagi? Ataupun dia tak nak wujudkan Zaid, dia kena minta persetujuan Tuhan yang satu lagi? Kalau dia kata ya, berarti kata dia lemah, dia tak berkuasa mutlak. Kalau dia kata tak perlu, maka boleh berlaku tamanu', akan jadi masalah yang tadi. Mustahil juga. Okey, jadi sebab tu mustahil untuk ada syarik, mustahil untuk ada sekutu, mustahil ada zat yang lain yang berkuasa sama macam Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Wal jaizu, dan yang harus pada akal, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa 'adamuhu. Apa yang sah pada akal wujudnya dan ketiadaannya. Boleh ada, boleh tak ada. Semua mungkinat lah, semua makhlukat ni. Boleh ada, boleh tak ada. Imma daruratan, sama ada secara daruri, kal harakati lana, seperti gerakan bagi kita ni. Wa imma nazaran, maksudnya kita boleh bergerak, boleh duduk diam, tak bergerak. Itu perkara yang jaiz, harus bergerak tu. Wa imma nazaran, ataupun secara nazari, ka ta'dhibil muti'i wa ithabatil 'asi, seperti memberi azab kepada orang yang mentaati Allah dan memberi ganjaran pahala kepada orang yang maksiat kepada Allah. Secara akal benda tu boleh untuk berlaku, tapi nazari lah, dia kena fikirlah. Dia akan terfikir, kenapa pula Allah Ta'ala nak azab yang buat taat?
Kenapa pula Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, bagi nikmat kepada orang yang buat maksiat kepada dia kat akhirat? Benda tu boleh. Sebab apa? Sebab semuanya bawah kuasa Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu pun yang wajib ke atas Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak buat, boleh. Tapi berlaku ataupun tak? Tak berlaku. Tak berlaku sebab Allah Ta'ala dah janji dah akan bagi ganjaran pahala kepada yang buat taat, akan bagi balasan seksa kepada yang buat maksiat. Sebab tu penting nak kena beza tu antara hukum syarak dengan hukum akal tadi. Hukum akal tadi hanya menunjukkan jawaz, boleh berlaku perkara tersebut. Tapi kalau syarak datang menyebutkan yang berlaku adalah sebaliknya, maka yang sebaliknya itu akan berlaku. Sebab boleh maknanya boleh berlaku macam ni, boleh berlaku macam ni. Boleh untuk Allah Ta'ala terbalikkan, maksiat dapat pahala, yang buat taat dapat dosa. Boleh juga untuk Allah Ta'ala buat, yang maksiat dapat dosa, yang buat taat dapat pahala. Tapi bila datang syarak menentukan yang ni akan jadi. Boleh untuk kita boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat, boleh juga untuk kita tak boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat. Akal mengatakan benda tu harus, boleh jadi, boleh tak jadi. Tak ada yang menghalang. Boleh jadi, boleh tak jadi. Tapi bila syarak sebut kata akan lihat Allah Ta'ala di akhirat, maka benda tu wajib jadi. Okay. Jadi dia perlu fahamlah. Yang tadi yang jawaz akli itu masih umum, jawaz akli tersebut. Nak jadi tak jadi, tengok. Kalau ada nas dalam syarak, itu yang menentukan. Jadi ataupun tak. Tercegah ataupun tak. Nas daripada syarak tersebut. Ada sebahagian orang yang belajar akidah ni, bila dia masuk bab tu, bab ta'dhibil muti', ithabatil 'asi, boleh Allah Ta'ala mengazab orang taat, boleh Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala pada orang yang buat maksiat, maka dia mengaji akidah tapi dia pun relax. Tak apalah, buat maksiat sikit-sikit, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yang ni sebab dia belajar tak adil lah sebenarnya. Dia salah dalam mempelajari ilmu akidah tersebut. Perlu tengok pada syarak, perlu tengok pada syariat kita. Sepatutnya bila dia belajar ilmu akidah, lagi dia takut untuk buat maksiat. Sekarang hari ni kita tengok ramai yang mempelajari ilmu akidah, yang mempelajari ilmu syarak secara khususnya, idza khala bi nafsihi 'asallah, bila duduk seorang-seorang buat maksiat kepada Allah. Ada masalah. Kalau betul dia mempelajari ilmu syariat, kenapa bila depan orang dia boleh ceramah, dia boleh hurai masalah-masalah yang susah, tapi bila duduk seorang dia tak takut kepada Allah. Dia yang ajar orang untuk beriman bahawasanya Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Tapi bila duduk seorang, seolah-olah dia tak beriman dengan perkara tersebut. Apa yang jadi sebenarnya? Yang jadi sebenarnya kerana dia mengambil sanadul ilmi, tapi dia tak mengambil sanadul alim. Sanad ilmu dia ada, dia ambil ilmu tersebut. Tapi sanad alim. Apa maksud sanad alim? Maksudnya ahwalul alim. Hal keadaan gurunya tu dia tak ambil. Dalam masalah ni sebenarnya dia dalam dua keadaan. Sama ada dia ambil ilmu guru tapi tak ambil ahwal guru tersebut, tak ambil akhlak guru tersebut, tak ambil taqwa guru tersebut, tak ambil iman guru tersebut, tak ambil rasa takut guru tersebut, taubat guru tersebut dia tak ambil. Ataupun dia ambil ilmu guru tersebut dan dia ambil akhlak guru tersebut, tapi akhlak guru tersebut pun rosak juga. Sebab guru tersebut tak mengambil akhlak gurunya yang sepatutnya. Itu yang biasa jadi, yang banyak terjadi sekarang. Ilmu hanya jadi maslahat sahaja. Yang datang belajar, kemudian intisab. Oh, saya belajar dengan Syekh Fulan, saya belajar dengan Tok Guru Fulan, saya belajar dengan Ustaz Fulan, saya belajar dengan Doktor Fulan, saya belajar dengan Profesor Fulan. Tetapi tak ada akhlak guru tersebut, tak ada. Sama ada tak ambil akhlak guru tersebut, ataupun kerosakan tu berlaku bukan pada dia. Guru dia lagi dah rosak dah. Guru dia lagi waktu ambil ilmu, ambil dalam keadaan macam tu. Hanya ambil ilmu tapi tak mengambil akhlak gurunya. Ini yang berlaku ni yang kita kena ubah sebenarnya dalam masyarakat. Bila belajar akidah, bukan hanya ilmu akidah sebut, tapi akhlak yang disebut sebagai syu'abul iman. Dan dalam akidah, kalau saya boleh selitkan sikit, dalam akidah biasanya kita belajar tentang yang inilah, kita belajar ilahiyat, nubuat, sam'iyat, itu tak ada masalah. Tapi kita selalu tak melihat kepada sisi syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nabi SAW menyebut al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang, 70 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling rendah adalah buang benda yang mengganggu di jalanan, ranting, batu, kayu mengganggu di jalanan. Apa kaitan dengan akidah? Apa kaitan dengan iman? Nabi nak tunjuk bahawasanya ini adalah akhlak-akhlak iman.
Yang nazariyat itu yang paling tinggi, la ilaha illallah, itu nazariyat, itu tak nafikan. Pegangan iman dalam hati itu. Tapi iman dalam hati itu sebenarnya dia akan melahirkan akhlak. Imatatul adha 'anit tariq, buang benda yang mengganggu di jalanan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan merasa malu itu adalah salah satu cabang daripada cabang iman. Ini orang yang belajar akidah, mana rasa malu dia hilang. Tak ada rasa malu daripada Allah Taala. Hilang rasa malu dia. Guru saya Fadilatul Syekh Dr. Khalil Ilyas Al-Iraqi menyebut, aku tahu bila waktu iman aku menaik dan bila waktu iman aku menurun. Macam mana? Aku lihat pada rasa malu aku. Kalau aku malu pada Allah, malu pada manusia, berarti kata waktu tu iman aku menaik. Tapi kalau kurang malu aku pada Allah, kurang malu aku pada manusia, berarti waktu tu iman aku menurun. Dah diajar dah dalam syariat kita, dah jelas dah. Akidah yang nazariatnya ada dan yang amaliyat, macam mana kita nak praktiskan pun ada dalam syariat kita juga. Baik. Itu selesai muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama. InsyaAllah muqaddimah yang belakang-belakang ni dah tak panjang dah. InsyaAllah. Okey. Baik. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah yang kedua, iaitu berkenaan dengan af'alul ibad. Al-muqaddimatu tsaniyatu fil madhahibi fi af'alil hayawan al-ikhtiyariyah. Muqaddimah yang kedua pada madhab-madhab, menjelaskan madhab-madhab pada perbuatan hayawan ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang bersifat voluntary action yang datang daripada hayawan, daripada benda yang hidup lah. Maksudnya masuk dalam ni manusia, masuk dalam ni haiwan-haiwan yang lain. Kan? Jadi yang pertama kita kena bahagikan af'al tu kepada dua dulu. Untuk faham masalah ni. Perbuatan manusia ataupun haiwan, perbuatan makhluk ni kita kena bahagikan kepada dua dulu. Al-af'al terbahagi kepada dua. Al-ittirariyah, perbuatan ittirari, involuntary action, dengan al-af'al al-ikhtiyariyah, voluntary action. Perbuatan yang kita buat bukan dengan niat, bukan dengan usaha kita. Yang ni perbuatan yang kita buat dengan niat, dengan usaha kita. Okey. Yang ittirariyah ni semua sepakat. Yang kita bincang mazhab yang tiga ni, yang ni dalam ni, ikhtiyariyah. Ittirariyah ni semua sepakat bahawasanya perbuatan ni minallah, daripada Allah. Allah Ta'ala yang jadikan. Kita kata bila kita demam, kan, degupan jantung kita, semua tu adalah ittirariyah. Allah Ta'ala yang buat macam tu. Kan? Kita tak ada usaha untuk buat perkara tersebut. Okey, kita tidur ke, kita jaga ke, degupan jantung tetap berdegup. Okey. Ikhtiyariyah ini yang ada khilaf antara umat Islam. Ada 3 pandangan dalam masalah ni. Okey, ikhtiyariyah. Kita akan tengok 2 pandangan dulu, kemudian baru kita tengok pandangan yang ketiga, iaitu pandangan Ahlus Sunnah. Jadi di sini ikhtiyariyah ada 2 pendapat. Yang pertama al-jabriyah. Okey. Jabriyah ataupun Jabariyah dengan al-qadariyah. Qadariyah. Dan dua-dua golongan ini golongan yang berlawanan lah. Satu ekstrim ke belah sini, satu lagi ekstrim ke pendapat yang satu lagi. Al-Jabariyah ni daripada al-jabru. Al-jabru maksudnya terpaksa. Al-jabru maksudnya paksaan. Jadi mereka beriman bahawasanya semua perbuatan ikhtiyariyah ini minallah. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya semuanya daripada Allah. Maksudnya waktu saya bercakap ni, waktu saya bergerak, waktu saya menulis ni, sama seperti bulu pelepah di tiup angin. Tak ada usaha daripada saya. Bagi mereka perbuatan ni sama macam ittirariyah daripada Allah Ta'ala, perbuatan ikhtiyariyah pun daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau seorang tu buat ibadat, buat perkara yang baik, itu semua Allah Ta'ala yang jadikan. Dan kalau dia buat maksiat, buat perkara yang buruk, pun semuanya daripada Allah Ta'ala. Semua dinisbahkan kepada Allah. Tujuan mereka apa? Sebenarnya tujuan mereka pun yang sebenarnya lah. Tujuan mereka tu tujuan untuk tanzih,
untuk sucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab mereka kata kalaulah tak macam tu, berarti kata ada yang lain, ada khaliq, ada pencipta yang lain selain Allah Ta'ala. Jadi mereka nak kata, oh tak, pencipta semua perkara adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga yang menciptakan perbuatan kita. Mereka sebut macam tu. Masalahnya, pandangan mereka ni bawa kepada lazim yang batil. Apa dia? Menghilangkan taklif syarak. Menghilangkan taklif syarak. Kalau kita tengok dia mencuri, kita tangkap dia. Kita kata kenapa mencuri? Dia kata tak, saya tak mencuri, ni Allah Ta'ala yang jadikan. Dia buat maksiat, dia kata ni Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi dia dah menghilangkan taklif syarak. Sedangkan taklif syarak tu kena kepada perbuatan kita. Perbuatan kita yang bersifat ikhtiari inilah. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan mereka ini adalah pandangan yang bercanggah dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Kita boleh bezakan pergerakan. Pergerakan yang kita buat dengan usaha kita, dengan niat kita, dan pergerakan yang kita buat tanpa usaha dan niat. Jatuh daripada bukit contohnya. Bukan kita nak. Ada yang sengaja untuk menjatuhkan diri dia. Kan? Itu pun dia boleh beza antara sengaja menjatuhkan diri dengan terjatuh. Jadi, dia menolak perkara yang badihi, perkara yang memang diketahui, benda tu memang ada beza antara ittirari dan ikhtiari. Okey. Itu masalah pada pandangan Jabariyah. Di sebelah lagi golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah mengatakan bahawasanya kita makhluk ni ada pada kita qudrah hadithah. Pada kita ni ada qudrah hadithah, ada kuasa, sifat kuasa yang baharu yang Allah Ta'ala jadikan pada diri kita. Dan dengan qudrah hadithah inilah kita mencipta, kita menjadikan af'al, kita menjadikan perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita adalah khaliq bagi perbuatan kita. Kita pencipta bagi perbuatan yang kita jadikan. Sama ada secara mubasyarah ataupun secara tawallud. Ini dalam teori, dalam pandangan mereka lah. Perbuatan ni ada dua. Ada perbuatan yang bersifat mubasyarah. Ada perbuatan yang bersifat tawallud. Yang ni saya dah terang dah sebenarnya tadi. Mubasyarah ni apa? Perbuatan yang berlaku pada batang tubuh kita. Kan? Pegang pen, bercakap, kan? Bergerak. Yang kita buat pada batang tubuh kita, itu adalah mubasyarah. Tawallud, macam kita baling pen ni. Pen ni terbaling, itu tawallud nama dia. Jadi bagi mereka, mubasyarah dan tawallud ni semua kita ciptakan dengan qudrah hadithah kita. Kita sendiri yang menjadikan perkara tersebut, bukan Allah Ta'ala. Tujuan dia nak isbat taklif tadi. Nak mengatakan ada taklif tersebut, dan taklif tu kena kepada kita, bukan kena kepada yang lain. Dan taklif Allah Ta'ala tu bukan kena pada yang lain, kena pada diri kita. Kita yang ditaklifkan dengan perkara tersebut, kita yang buat perkara tersebut. Cuma masalahnya, mazhab mereka ni melazimkan ada pencipta yang selain Allah Ta'ala. Ada yang menjadikan sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Dan ada limit, ada limitation bagi kekuasaan Allah Ta'ala. Itu mustahil lah. Mazhab mereka pun bawa kepada benda yang sesat juga. Jadi datang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya dah ada dah daripada zaman Nabi SAW pun dah ada dah. Okey. Cuma ulama yang datang setelah itu letak kaedahnya supaya lebih jelas. Dalam masalah ni, af'al ikhtiyariyah. Dalam masalah ni, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, dalam masalah ni mereka melihat pada dua aspek. Jadi ada yang aspek zahir dan ada aspek batin. Okey. Al-bu'dul zahiri, al-bu'dul zahir, aspek zahir. Al-bu'dul batin, aspek batin. Okey. Baik, mereka kata pada zahirnya kita memang boleh membezakan perbuatan yang voluntary dengan involuntary action. Memang ada perbezaan, tak sama. Dan ke manakah kembali perbezaannya? Perbezaannya kembali kepada yang ni tak ada niat, yang ni ada niat. Yang ni tak ada usaha dan yang ni ada usaha. Jadi yang tu nanti yang mereka akan namakan dengan nama Al-Kasbu. Al-Kasbu. Kasab. Disebut sebagai kasab. Ada usaha tersebut. Ada niat, ada kecenderungan untuk melakukan satu perkara tersebut. Al-Kasbu. Okey.
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mereka berdalilkan dengan ayat tersebut. Bagi satu buatan tu ada usaha daripada makhluk ni untuk melakukan perkara tersebut. Jadi bagi mereka itu secara zahirnya ada usaha kita, ada niat kita, ada kehendak kita, ada kecenderungan kita dalam melakukan perkara tersebut. Dan kita dihukum dengan hukum taklifi berdasarkan kepada kasab tersebut. Niat kita, kehendak kita, kecenderungan kita, usaha kita untuk buat perkara tersebut. Itu pada zahir. Pada batinnya, bila kita lihat kembali pada batin, sebenarnya Allah Ta'ala yang menjadikan tubuh badan kita. Allah Ta'ala yang menjadikan akal kita. Allah Ta'ala yang menjadikan nafsu kita. Allah Ta'ala yang menjadikan darah, daging, urat kita. Jadi pada hakikatnya, pada batinnya, hakikatnya, semuanya Allah Ta'ala yang jadikan. Allah Ta'ala yang ciptakan. Jadi Allah Ta'ala berkehendak untuk kita berkehendak. Itu bahasa yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Kubrul Yaqiniyat. Bila menyentuh masalah ni, Allah Ta'ala berkehendak untuk kita berkehendak. Kan? Sebenarnya zaman sekarang ni lebih mudah untuk kita faham masalah ni berbanding zaman dulu. Zaman dulu mungkin complicated, tapi ulama kehebatan Allah Ta'ala bagi mereka dapat untuk huraikan masalah ni. Zaman sekarang kita tengok AI. AI tak ada akal. AI. Tapi seolah-olah macam dia ada kehendak, seolah-olah macam dia ada pilihan apa semua. Yang jadikan benda tu adalah programmer yang susun program tu sampai dia mampu buat macam tu. Jadi dia berkehendak sebab programmernya buat supaya dia berkehendak. Untuk dia ada kehendak macam tu. Tapi dia tak boleh keluar daripada batasan apa yang programmer dia letak, apa yang diletak, disusun untuk dia tu, diprogram untuk dia. Kan? Macam tu juga kita makhluk. Dan kita ada kehendak tapi kita tak keluar daripada batasan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang berkehendak untuk kita berkehendak. Contoh tadi untuk takrib. Contoh ni untuk takrib, untuk nak bagi dekat faham macam mana nak faham perkara tersebut. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala yang jadikan semua perkara. Hakikatnya. Tapi Allah Ta'ala jadikan pada kita ada qudrah hadithah. Qudrah hadithah tu tak menciptakan, tak menjadikan suatu perkara. Qudrah hadithah itu disertai dengan kasab kita, usaha kita, kecenderungan kita. Bila ada kecenderungan kita, keinginan kita nak satu perkara dan perkara tersebut kuat, maka Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut bila mana kecenderungan kita tu kuat. Contohnya bila kita cenderung nak bangun, Allah Ta'ala pun jadikan tubuh badan kita mudah untuk bangun. Allah Ta'ala bagi kekuatan dan kita boleh bangun. Allah Ta'ala yang buat perkara tersebut. Dibuat perkara tersebut beriringan. Maksudnya bila ada kehendak yang kuat, Allah Ta'ala jadikan buatan tersebut. Ada kehendak nak makan, Allah Ta'ala jadikan. Ada kehendak nak hulurkan tangan, Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut. Sehingga kan kita rasa yang kita yang buat perkara tersebut. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Allah Ta'ala yang menjadikan semuanya. Macam tu. Baik, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat daripada dua sisi inilah. Daripada sisi zahir dan juga sisi batin. Dan menghimpunkan kedua-duanya. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya. Allah Ta'ala yang jadikan. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk kita ada kecenderungan, ada kehendak. Dan bila kita ada kecenderungan, ada kehendak tersebut, Allah Ta'ala jadikan perbuatan tu sesuai dengan kecenderungan dan kehendak kita. Waktu tu kita akan dihukum. Waktu tu. Baik. Wal madhahibu fil af'ali thalathatun. Dan madhab pada perbuatan hamba ini ada tiga. Madhabul Jabariyah, madhab golongan Jabariyah, wa madhabul Qadariyah, wa madhabu ahli sunnah wal jamaah. Baik. Famadhabul Jabariyah wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat. Madhab Jabariyah mengatakan wujud perbuatan hamba ini semuanya dengan qudrah azali sahaja. Iaitu dengan qudrah Allah Ta'ala lah, qudrah yang azali. Qudrah yang qadimah. Apa beza antara qadim dengan azali? Ya, apa beza antara qadim dengan azali? Satu. Okey, ada yang mengatakan beza antara qadim dengan azali tu, qadim disebut bagi yang wujud. Azali disebut bagi makna yang lebih umum, sama ada wujud ataupun tak wujud. Okey. Contohnya macam mana? Qadim, sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani itu qadimah. Sifat yang qadimah. Dalam masa yang sama, sifat itu pun sifat yang azaliyah juga. Sebab apa? Sebab qadim disebut bagi yang wujud, azali disebut bagi yang wujud dan juga yang tak wujud. Yang azali macam mana? Yang azali contohnya kita kata
ketiadaan kita sebelum kita wujud. Ketiadaan kita tu ketiadaan yang azali. Ketiadaan kita tu tak ada permulaan. Memang kita dah tak ada. Sejak azali lagi kita tak ada. Sampai sekarang baru kita wujud, baru ada. Jadi ketiadaan kita tu ketiadaan yang azali. Dia sebagainya membezakan macam tu. Mengatakan azali disebut bagi yang wujud dan yang tak wujud disebut azali. Qadim disebut bagi yang wujud sahaja. Ada yang menyamakan antara qadim dan azali itu perkara yang sama. Min ghairi muqaranatin liqudratin hadithah, tanpa diiringi dengan qudrah hadithah. Mazhab Jabariyah dia kata tak ada qudrah hadithah, semuanya Allah Ta'ala buat. Kita ni macam boneka saja. Tak kenalah pendapat ini pendapat yang bersalahan dengan akal lah. Mazhab Qadariyah yang kedua, wujudul af'alil ikhtiyariyah bil qudratil hadithati faqat. Kewujudan af'al ikhtiyariyah ni, perbuatan kita yang ikhtiari ni, kewujudannya dengan sebab qudrah hadithah sahaja. Dengan sebab kuasa kita sahaja, bukan kuasa Allah Ta'ala. Jadi bagi dia, Allah Ta'ala yang jadikan kita, jadikan qudrah hadithah kita. Setelah itu kita yang jadikan. Maksudnya boleh kalau Allah Ta'ala tak nak benda tu, tapi kita nak, maka benda tu akan jadi. Sebab kita nak, kita buat. Tak kenalah waktu tu. Mereka membataskan kekuasaan dan kehendak Allah. Mubasyaratan atau tawalludan. Okey, dah jelaskan dah tadi makna mubasyarah dan tawallud. Wa madhhabu ahli sunnah wal jamaah, madhhab ahli sunnah wal jamaah, wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat. Okey, tengoklah. Dari sisi ni kita akan nampak dia sama dengan Jabariyah. Sama dengan Jabariyah. Kalau kita tengok dari satu sisi lah, semuanya Allah Ta'ala yang jadikan dengan qudrah Allah Ta'ala. Tetapi ma'a muqaranatil af'ali al-ikhtiyariyah liqudratin hadithatin. Tetapi af'al ikhtiyariyah itu disertai dengan qudrah hadithah. Sebab kita dapat beza. Perbuatan yang kita buat tu, yang ada usaha kita, yang kita rasa mudah, kita rasa ada, kita boleh untuk memilih perkara tersebut, berbeza dengan benda yang berlaku secara tanpa pilihan kita. Dia tak macam degupan jantung. Tak sama. Tak macam terjatuh daripada bukit atau terjatuh dari pokok. Tak sama. Yang kita buat sehari ni, kita rasa dia ada perbezaan dia. Itu ada kehendak, ada pilihan. Jadi dia disertai dengan qudrah hadithah tersebut. Tapi qudrah hadithah itu tak memberi kesan. La ta'thira laha la mubasyaratan wa la tawalludan. Dia tak memberi kesan mewujudkan perbuatan. Jadi pada mazhab Ahlussunnah ada dua sisi bagi satu perbuatan. Sisi melihat kepada qudrah Allah Ta'ala, maka itu disebut sebagai khalqullah. Allah Ta'ala yang menjadikan tu. Ciptaan Allah, khalqullah. Melihat kepada qudrah hadithah makhluk, melihat kepada ada keupayaan makhluk pada perbuatan tersebut, disebut sebagai kasbul abdi, usaha hamba. Disebut sebagai usaha hamba tersebut. Tapi pada hakikatnya semuanya Allah Ta'ala jadikan. Dan Maturidiyah dalam masalah ni pun mazhab mereka berbeza sikit daripada mazhab Asy'ariyah. Beza sikit daripada kita, tapi dia tak sama dengan mazhab Mu'tazilah lah. Ada yang cuba menyamakan dengan mazhab Mu'tazilah. Ada mengatakan mereka sama dengan mazhab Mu'tazilah, tapi sebenarnya tak. Mereka tak sama dengan Mu'tazilah dalam masalah ni. Okey. Bagi mereka ada yang disebut sebagai qudrah juz'iyah. Iradah juz'iyah, minta maaf, iradah juz'iyah. Itu perbahasan lain pula lah. Perbahasan berkenaan dengan mazhab Maturidiyah. Okey. Wa madhhab ahli sunnah wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyyati faqat ma'a muqaranatil af'alil ikhtiyariyah li qudratin hadithatin la ta'thira laha la mubasharatan wa la tawalludan. Wa ammal kasbu, adapun kasab. Yang kita sebut tadi kasab-kasab ni. Ini adalah mahallut taklif. Mahallut taklif. Kenapa suatu benda tu kita dianggap sebagai mukallaf ataupun tak bila ada kasab. Bila ada kasab maka dianggap mukallaf. Contohnya macam mana? Contohnya macam inilah. Batu caves. Ini semua tuan-tuan puan-puan tahu batu caves kan? Okey, contohnya ada seorang lelaki Muslim beriman dengan Allah dan Rasul, berjalan dekat area batu caves tu. Depan tu kan ada patung kan, batu caves tu. Kemudian dia tersadung batu, dia terjatuh dalam bentuk sujud ke arah patung tersebut. Kufur ataupun tak? Sebab apa tak kufur? Sebab ittirari. Sebab tak ada kasab dia.
Bukan dia nak buat perkara tersebut, dia tak mukallaf ketika tu. Sebab tu tak ada hukum. Hukum takkan ada bila dia tak mukallaf. Dia tak dianggap mukallaf ketika tu. Dia bukan buat dengan intention, bukan buat dengan niat, bukan dengan usaha dia perkara tersebut. Kalau ada seorang lagi yang memang bila dia tengok patung tu, kemudian dia sujud pada patung tu dengan kehendak dia, jatuh kufur tak? Jatuh kufur. Kalau dia i'tiqad ketuhanan pada benda tu, jatuh kufur. Kalau dia tak i'tiqad ketuhanan pada benda tu, tapi dia sujud juga. Contohnya dia kata apa? Oh, tak, saya berlakon je. Ada filem ke apa, dia kena berlakon. Dia berlakon sujud. Jatuh kufur tak? Jatuh kufur juga dalam masalah tu. Sebab apa? Sebab sujud kepada berhala dan juga memakai pakaian keagamaan lain itu termasuk dalam tauqif. Jadi dalam masalah akidah ni dia bukan hanya dengan akal saja, dia ada tauqif syarak. Maksudnya syarak sebut dah, kalau buat benda ni jatuh kufur. Tak kisah ada i'tiqad ataupun tak. Jadi kalau dia sujud kepada berhala, walaupun dia kata tak, saya main-main je, saya berlakon je, saya main-main je, jatuh kufur. Sebab benda tu dianggap sebagai tauqif. Syarak meletakkan, kalau buat benda ni jatuh kufur. Tak kisah apa yang kau pegang dalam hati kau. Jadi waktu itu perlu untuk dia mengucap balik. Itu disebut oleh Imam Baqillani dalam kitab Ikfarul Muta'awwilin. Beliau dah sebut dah berkenaan dengan perkara tersebut. Okey. Jadi kasab inilah yang menyebabkan adanya taklif syar'i ataupun menyebabkan kita boleh dihukum dengan taklif syar'i. Apa itu kasab? Fahuwa ibaratun an ta'alluqil qudratil hadithati bil maqduri fi mahalliha. Ia adalah ungkapan bagi ta'alluq, kaitan qudrah hadithah bil maqdur, dengan benda yang berada di bawah upaya hamba tersebut. Fi mahalliha, pada tempatnya, iaitu pada batang tubuh orang tersebutlah, min ghairi ta'thir, tanpa ada kesan. Dia takrifan dia agak falsafi sikit. Tujuan dia kenapa dia buat macam tu ada sebab dia. Dia kata ta'alluqil qudratil hadithah bil maqdur. Ada kaitan antara qudrah hadithah. Qudrah ni apa? Kuasa lah. Kita ada kemampuan. Kemampuan, kuasaan. Beza orang yang sakit, lumpuh, terlantar, dia tak ada kuasa, tak boleh nak buat apa. Dia ada kehendak ada tapi tak ada kuasa. Jadi kalau ada orang angkat dia, kemudian letak dia sujud depan berhala, tak kena hukum kalau dia tak nak benda tu. Dia sama macam orang yang jatuh tersadung tadi. Tapi kalau orang tersebut dia ada kuasa, dia yang bangun sendiri buat perkara tersebut, tak boleh lah. Dia kena hukum taklifi. Jadi ada ta'alluq, qudrah, kan kita dapat beza tu. Qudrah hadithah tu dia ada kemampuan, ada kekuatan tersebut. Okey. Ada kaitan kemampuan tu dengan benda yang berada di bawah keupayaan dia. Apa-apa perbuatan yang dia buat lah, tu maksudnya. Jadi kalau benda tu, memang benda tu pada kebiasaannya berada di bawah kemampuan dia, tapi tak ada ta'alluq dengan qudrah hadithah, waktu tu tak kena taklif. Tadi sujud tadi, itu memang bawah kemampuan dia, boleh untuk dia turun sujud, tapi bukan dia sendiri yang turun sujud. Dia tersadung ataupun dia lumpuh, orang letak dia macam tu. Okay. Jadi waktu tu tak ada kaitan, qudrah hadithah tak ta'alluq dengan perbuatan tersebut, tak ada taklif, tak ada kasab. Fi mahalliha, pada tempatnya, tempat qudrah hadithah, iaitu batang tubuh dia lah. Okey. Min ghairi ta'thir, tanpa memberi kesan. Qudrah hadithah itu tak memberi kesan mewujudkan perbuatan. Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan tersebut hakikatnya. Qudrah hadithah itu hanya ada di situ bila mana Allah Ta'ala buat ataupun jadikan pada dia perbuatan yang bersifat ikhtiari tersebut. Dan waktu tu dia rasa dia ada kemampuan, waktu tu dia kena hukuman. Okey. Dia kena hukum taklifi. Baik, selesai mukaddimah yang kedua. Ada soalan sebelum kita masuk mukaddimah yang ketiga? Tak ada soalan? Silakan. Orang tu sembah pada berhala, tapi tapi tasdik dalam hati tak ada. Tapi dia masih dianggap kufur. Tapi macam adakah perkara ini sama atau berbeza apabila contohnya dalam peristiwa minhah, bila orang katakan ada setengah ulama dia hanya cakap saja yang Al-Quran itu makhluk Allah supaya dia tak dihukum, tapi dia tak dianggap kufur. Ataupun suami kepada Sumayyah, dia hanya mengatakan perkataan yang kufur tapi tasdik hati tak ada. Jadi adakah perbezaan di antara bila kita sembah tu dengan lisan
yang tak ada tasdiq. Baik, terima kasih atas soalan tu. Jadi soalannya berkenaan dengan tadi yang saya sebut tadi, dia turun sujud, dia bersujud dengan kehendak dia tapi bukan dengan niat nak jadi kufur. Berlakon ke, dia main-main ke. Dengan satu lagi yang memang dia sebut perkataan yang kufur dalam keadaan terpaksa. Kan? Macam keluarga Yasir kan. Begitu juga satu lagi, apa tadi Ustaz sebut satu lagi? Ya. Minha khalqil Quran tadi, dia sebut Al-Quran makhluk. Adakah kufur ataupun tak dalam keadaan tu? Adakah sama dengan masalah tadi? Okey. Dalam masalah takfir ni, yang pertama memang kita tengok i'tiqad. Kan? Kita tengok apa yang ada dalam hati dia. Maksudnya kalaulah dalam hati dia ada yang kufur, kan, walaupun luarannya nampak sama macam Islam apa semua, dia akhirat nanti dia dianggap sebagai kafir lah. Tapi di dunia ni kita tak boleh hukum dia sebagai kafir sebab kita tak nampak yang dalam hati. Dia jadi munafik lah. Okey, yang tu jelas tak ada masalah. Yang kedua dalam masalah takfir ni, sebab ada tauqif. Apa itu tauqif? Tauqif adalah ma waqqafahu syar'u. Apa yang syarak dah tetapkan macam tu. Yang syarak dah tetapkan macam tu. Yang saya ingat setakat sekarang ni, bila Ustaz sebut pun, contoh-contoh yang tu tak disebutlah dalam tauqif tu. Contoh yang disebut dalam tauqif tu, yang macam saya sebut tadi, sujud. Walaupun dia tak niat kufur, sujud. Memakai pakaian-pakaian keagamaan lain, letak apa? Salib, pakai pakaian-pakaian padri, kan, pakaian sami, kan. Itu dianggap sebagai kufur kerana tauqif. Tauqif ni maknanya syarak dah kata buat benda ni jatuh kufur. Dia tak kata kau buat benda ni dan i'tiqad, tak disebut macam tu. Cukup engkau buat benda ni dah jadi kufur. Sebab tu dia jatuh kufur dalam masalah tu. Dalam masalah mihna khalqil Quran, masalah mihna khalqil Quran ni, kalaulah mereka berpegang macam tu, mereka pegang sebagai Quran makhluk dengan takwilan, maka mereka sama dengan golongan Mu'tazilah. Kalau pegang macam tu lah. Dan Mu'tazilah pun ulama tak menjatuhkan kufur kepada mereka sebab dalam masalah tu mereka takwil. Mereka mentakwil perkara tersebut. Sebab bagi mereka kalam itu, sebenarnya kita akan bincang esok perbahasan tu. Kalam bagi mereka mesti bersuara, mesti berhuruf. Baru disebut kalam, kata-kata. Kalau tak, dia tak jadi kalam. Jadi bagi mereka bila sebut Allah Ta'ala ada kalam, Allah Ta'ala berkata-kata, kata-kata tu mesti huruf, mesti suara. Tapi Allah Ta'ala Tuhan tak boleh bersifat dengan sifat makhluk. Jadi suara dan huruf itu, Al-Quran suara dan huruf itu makhluk. Dia memang kalam Allah tapi kata-kata yang Allah Ta'ala jadikan di tempat lain. Bagi dia macam tu. Okay. Kalau dia pegang macam tu, dia sama dengan mazhab Mu'tazilah. Kalau dia sama dalam mazhab Mu'tazilah, adakah jatuh kufur lagi? Tak jatuh kufur lagi, ulama sebut. Sebab apa? Dia mentakwil dalam masalah tu. Dia takwil dalam masalah tersebut. Tapi ahli bid'ah tak? Ahli bid'ah. Fasik tak? Fasik. Berdosa besar tak? Berdosa besar. Dia berdosa dalam masalah tersebut. Okey. Satu lagi, ini yang ghalibul dhan, yang berat sangkaan kita dengan ulama kita, mereka tak pegang dengan mazhab Mu'tazilah. Mereka takwil tapi dalam bentuk takwilan yang kita sebut, apa istilah dia yang biasanya orang cerita tentang Nabi bila ada orang datang tanya dekat Nabi, ada tak nampak ni, kemudian Nabi bergerak pindah tempat dia satu langkah, Nabi kata aku tak nampak siapa-siapa. Apa dia sebut? Ya? Tauriyah. Tauriyah, dia bukan taqiyah, tauriyah, taqiyah ni Syiah. Okey, tauriyah. Jadi dalam masalah khalqul Quran boleh jadi ini dhan kita lah, sangkaan kita. Ulama menggunakan tauriyah lah dalam masalah ni. Bila sebut Al-Quran makhluk, bukan dimaksudkan Al-Quran iaitu kalam Allah, sifat kalam Allah. Tapi Al-Quran dengan makna lafzi bil Quran. Bila aku melafazkan Al-Quran tu, lafaz aku tu makhluk. Macam tu. Dan itu disebut oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Imam Bukhari sendiri menyebut perkara tu. Antara sebab kenapa Imam Bukhari di akhir hayatnya diuji adalah sebab tu. Beliau mengeluarkan mazhab, beliau mengeluarkan pendapat beliau yang jelas dalam masalah tu, menyebut lafzi bil Qur'ani makhluk. Perkataan aku, bila aku sebut dengan perkataanku Al-Quran itu, maka itu makhluk. Jadi mereka ada sebahagian tak dapat nak menerima pandangan beliau tu, jadi berlaku ujian kepada beliau. Jadi kalau dia sebut macam tu, Al-Quran makhluk, dengan makna Al-Quran, sebab apa? Dalam bahasa Arab ihtimal tu banyak. Dalam bahasa Arab bila sebut Al-Quran, alif lam pada Al-Quran, li ahdi dhihni, li ahdi dhikri. Kalau li ahdi dhihni maknanya apa yang dia dah faham dalam akal dia, Al-Quran, iaitu lafaz aku dengan Quran makhluk. Orang yang dengar tu dia ingat
samalah dengan mazhab dia. Kan? Lepaslah daripada imtihan tersebut, daripada mihnah tersebut. Itu tauriah lah dalam masalah tersebut. Allahu a'lam. Okey. Boleh Ustaz bahaskan sikit lagi maksudnya pandangan Mu'tazilah tentang mengatakan Al-Quran itu makhluk Allah tidak sampai menjatuhkan mereka kepada kufur lah sebilang saja. Walaupun kalau perbahasannya tentang telah menyamakan sifat Allah dengan makhluk, telah disebut kalau dipandang perkara yang wajib wujud dikatakan mungkin wujud dan mungkin wujud dikatakan. Okey. Sebab apa kita kata dia tak sampai tahap kufur? Bukan kita yang katalah, ulama lah yang sebut. Sebenarnya bukan dalam masalah sifat kalam Allah Ta'ala saja. Bahkan umum apa khilaf kita dengan Mu'tazilah, memang kita sebut kata ini pendapat yang salah, ini pegangan yang salah, qaul ini boleh membawa kepada kekufuran. Tapi bila kita nak hukum Mu'tazilah, ulama kata, ulama pun ada dua pandangan lah. Tapi yang rajahnya tak mengkufurkan mereka. Ada satu pandangan lagi yang mengatakan mereka jatuh kufur. Antaranya Imam Baqillani agak berat dalam masalah ni. Mutaqaddimin agak berat dalam masalah ni. Mereka mengatakan jatuh kufur. Mutaakhirin Imam Al-Ghazali contohnya mengatakan sebenarnya yang rajah mereka tak jatuh kufur lagi. Sebab mereka ada takwilan mereka. Kalau kita ambil dalam masalah sifat kalam ni contohnya, yang pertama kita kena tanya, mereka beriman tak Allah Ta'ala berkata-kata? Mereka beriman. Mereka beriman Allah Ta'ala berkata-kata. Dan kita pun beriman Allah Ta'ala berkata-kata. Itu yang usul akidah yang tu. Allah Ta'ala ada tak sifat kata-kata? Allah Ta'ala berkata-kata tak? Allah Ta'ala berkata-kata. Mereka beriman. Okey. Cumanya dalam nak memahami macam mana berkata-kata Allah. Di situ. Bila masuk dalam furu' bagi usul din, di situ masalah dia. Okay, jadi bagi kita Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalam yang qadim. Tak perlu suara, tak perlu huruf. Sebab apa? Sebab kita pun faham ada kata-kata yang tak suara, tak ada huruf. Ada kata-kata dalam hati, tak ada suara, tak ada huruf. Jadi apa yang mustahil kalau Allah Ta'ala ada kalam Allah Ta'ala yang tak bersuara, tak berhuruf? Tak ada yang mustahil benda tersebut. Dan sifat itu ada pada zat Allah Ta'ala. Bagi mereka pula, mereka beriman Allah Ta'ala berkata-kata. Dan Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Mereka beriman Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Tapi bila nak memahami kalam tersebut, mereka kata kalam ini yang kita faham dalam bahasa Arab, yang kita faham kalam ni hanyalah suara dan juga huruf. Hanya ada huruf hijaiyah dan ada suara bagi perkara tersebut. Dua-dua ni mustahil bagi Allah. Nampak? Mereka tetap taqdis Allah, tetap tanzih Allah Ta'ala dalam masalah ni. Mereka kata Allah Ta'ala tak boleh bersuara, tak boleh berhuruf. Tetapi kalam sekarang bersuara dan berhuruf. Allah Ta'ala tak boleh ada sifat makhluk. Tapi sekarang Allah Ta'ala berkata-kata. Ada sifat berkata-kata. Jadi macam mana nak selesaikan? Mereka kata Allah Ta'ala ada kata-kata, tapi kata-kata itu adalah suara dan huruf yang Allah Ta'ala jadikan. Contohnya Allah Ta'ala jadikan pada pokok bila mana Nabi Musa nak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Kita mazhab Ahlussunnah kita kata Allah Ta'ala memang cakap langsung dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa memang dengar langsung daripada Allah. Bagi mereka bila sebut Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala, bercakap-cakap dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, dengan makna Allah Ta'ala jadikan suara dan huruf daripada arah pokok. Satu pokok di situ yang mana Nabi Musa dengar dari situ. Sebab apa? Sebab bagi mereka mustahil Allah Ta'ala bersuara dan berhuruf. Tetapi wajib Allah Ta'ala ada kata-kata. Jadi kena cipta kata-kata tu di tempat lain. Dia bawa ke situ. Tapi kita jawablah, kita katalah, kalaulah dijadikan suara dan huruf tu pada pokok, maknanya pokok yang berkata-kata, bukan Allah Ta'ala. Kan? Macam itulah. Allahu'alam. Baik. Ada soalan yang lain sebelum kita sambung? Ya. Nak tanya Ustaz, bahagian kasbu, kalau qadariyah yang ada perbuatan yang mubasyarah dengan tawaduk. Kalau kasbu di sisi Ahlussunnah, adakah termasuk dulu mubasyarah dan tawaduk atau mubasyarah sahaja? Baik. Sebenarnya tadi kita dah jawab secara tak langsung soalan ni dalam pembahasan
hukum syar'i tadi. Kan? Bila disebut af'alul mukallafin tadi, ulama menyebut ma sadara 'anil mukallaf. Apa saja yang terbit daripada mukallaf. Apa saja yang terbit dari mukallaf. Sama ada perbuatan tu pada diri dia yang disebut mubasyarah di sisi Mu'tazilah, ataupun yang terbit tapi keluar daripada diri dia yang disebut tawallud di sisi Mu'tazilah. Itu pun dia kena taklif juga perbuatan tersebut. Dia pun kena bertanggungjawab bagi perbuatan tersebut. Kalau disertai dengan qudrah hadithah, disertai dengan kasab tersebut. Okey, jelas? Ya, ada kasab. Kasab tu pada diri dia lah. Kasab tu pada diri dia lah. Perbuatan tersebut kalau pada diri dia disebut mubasyarah di sisi Mu'tazilah. Kalau keluar dari diri dia disebut sebagai tawallud. Kasab tu, usaha tu pada diri dia lah. Ada pada diri dia. Tetap ada kasab lah di situ. Sebab ada niat, ada intention, ada kecenderungan, ada mail, dan ada yang disebut sebagai qudrah hadithah, ataupun kita sebut tayassurul umur. Semua perkara itu dimudahkan. Dia rasa perkara itu mudah, dia rasa dia buat benda tu. Walaupun hakikatnya dia tak buat pun. Allahu a'lam. Okey. Lagi? Ada soalan sebelum kita sambung? Tak ada. Tak ada, kita sambung sikit lagi. Boleh? Boleh lagi ya? InsyaAllah. Okay. Sampai pukul 1 lah insyaAllah. Sampai pukul 1. Kemudian nak siap-siap solat. Okay. Tak banyak dah ni. Sebenarnya kitab ni tak tebal pun. Tak tebal pun, tak banyak dah. Yang panjang tu di bahagian awal je. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala al-muqaddimatu thalithatu fi anwa'ish syirki. Muqaddimah yang ketiga fi anwa'ish syirki, pada jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik. Anwa'ish syirki. Jenis-jenis syirik. Wa anwa'ush syirki sittatun, dan jenis-jenis syirik itu ada 6 semuanya. Okey, dan bila disebut syirik di sini dengan makna yang umum lah. Dengan makna yang umum, iaitu masuk dalam dia syirik dengan erti kata mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain, yang bawa kepada kufur, dan juga yang mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain tapi tak membawa kepada kufur. Ada juga, ada yang macam kita sebut tadi, syirik khafi. Maksudnya dalam niat dia tu bukan hanya kerana Allah tapi kerana orang juga. Sekutu juga tu. Tapi tak bawa sampai tahap kufur lah. Okey. Jadi syirik di sini merangkumi kedua-duanya. Sekutu yang bawa kepada kufur dan sekutu yang tak bawa kepada kufur. Baik. Anwa'u syirki sittatun. Jenis-jenis syirik itu ada 6 semuanya. Yang pertama adalah syirku istiqlalin. Syirik istiqlal. Okey. Apa itu istiqlal? Istiqlal ni maksudnya kalau sekarang ni kita sebut istiqlal dengan makna merdeka. Sebab apa sebut merdeka? Sebab tak perlu bergantung pada yang lain. Jadi syirik istiqlal ni maksudnya dia mensyirikkan Allah, sekutukan Allah dengan sekutu yang lain secara istiqlal. Maksudnya sekutu yang lain tu pun Tuhan secara sendirinya, dia adalah Tuhan. Dah cukup sifat ketuhanan pada dia. Maknanya ada satu Tuhan, satu lagi pun Tuhan juga. Yang ni zat Tuhan, ini pun zat yang bukan zat makhluk tapi zat Tuhan. Yang ni ada sifat kesempurnaan Tuhan, yang ni pun ada sifat kesempurnaan Tuhan. Syirik istiqlal. Syirik lah. Syirik lah. Syirik istiqlal. Wa huwa itsbatu ilahaini mustaqillain, iaitu menetapkan ada dua Tuhan secara istiqlal. Dua Tuhan secara merdeka. Tuhan yang ni cukup lengkap ketuhanannya, tak perlu yang lain. Tuhan yang ni pun cukup lengkap ketuhanannya, tak perlu pada yang lain. Okey. Tuhan ni ada qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Tuhan satu lagi pun ada qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Cukup lengkap. Okey, dua-dua adalah Tuhan. Ini syirik yang bawa kepada kekufuran lah. Syirik ni bawa kepada kekufuran. Kasyirkil majusi, seperti syiriknya golongan majusi. Seperti syirik golongan majusi. Golongan majusi ni dia mengisbatkan dua Tuhan. Ilah khair wa ilah syar. Tuhan yang menjadikan kebaikan dan Tuhan yang menjadikan keburukan. Bagi dia dua-dua Tuhan. Dua-dua ada kuasa menjadikan, cuma yang ni menjadikan kebaikan, yang ni menjadikan keburukan. Sebab apa mereka menganggap macam tu? Bagi mereka kebaikan dan keburukan ni dua benda yang bertentangan, tak boleh bersatu. Jadi sumber dia mestilah berbeza. Jadi yang ni perlu satu Tuhan yang menjadikan kebaikan, ini perlu satu Tuhan yang menjadikan keburukan. Tapi ulama jawab dengan jawapan yang kadang kita tak jangka, jawapannya mudah.
Tapi tengok macam mana akal ulama, kan, hebatnya akal mereka, dan kecerdasan akal mereka. Mereka sebut kalaulah kena ada dua Tuhan untuk jadikan kebaikan dan keburukan, berarti kata seorang manusia itu sebenarnya dia dua orang manusia. Kan? Sebab setiap orang boleh buat kebaikan, boleh buat keburukan, betul tak? Berarti kata dia bukan satu, dia sebenarnya dua. Tapi semua orang tahu setiap diri dia tu, diri dia satu, bukan dua diri. Bukan dua orang, dia seorang. Jadi dengan hujah tu dah terbatal dah keperluan kepada dua Tuhan untuk menjadikan satu baik, satu buruk. Okey. Dan apa-apa saja bentuk kesyirikan yang bawa kepada syirik istiqlal ni, maknanya ada Tuhan yang ni jadikan sebahagian, ni jadikan yang ni jadikan yang tu, itu semua masuk dalam syirik istiqlal lah. Okey. Kan macam Tuhan-Tuhan apa? Tuhan-Tuhan Greek punya Tuhan tu. Zeus, tak Zeus kan. Sekarang Zeus ni kita dengar Zeus dah mangkul lah daripada bahasa asal dah. Kan? Dengan Zeus kita faham lah, tasawur kita apa? Kopi lah. Zeus kan. Okay. Itu dah berlaku naqal pada isim tersebut. Kita dah pindahkan kepada makna yang lain. Okay. Yang asal kan Zeus apa lagi? Nama Tuhan-Tuhan itu. Yang orang dia buat filem lah apa tu. Tak tahu, tak hafal lah nama-nama dia. Itu pun masuk dalam syirik istiqlal lah. Setiap satu Tuhan tu semuanya istiqlal, semuanya terasing daripada yang lain, semuanya merdeka, semuanya yang ni satu Tuhan, ni satu Tuhan, ni kuasa, ni kuasa. Dan semua ni mustahil lah. Secara asasnya, secara umumnya, hujahnya kembali kepada burhanut tamanu' dan burhanut tawafuq. Burhanut tamanu' dan burhan tawafuq. Ini dah biasa dengar saya insya-Allah. Burhan tamanu' dan tawafuq. Burhanu at-tamanu'. Tamanu' saling mencegah. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Dua-dua Tuhan secara istiqlal, secara merdeka, dua-dua Tuhan, dua-dua ada sifat ketuhanan. Zaid. Arab biasanya contohnya Zaid lah. Okey, tak kisahlah, taklah nama apa pun. Okey, Zaid. A kata nak jadikan Zaid, B kata tak nak jadikan Zaid. Kalau ada dua Tuhan, istiqlal, kenapa mustahil? Satu kata nak jadikan, A nak jadikan, B tak nak jadikan. Boleh tak Zaid ni ada dan tak ada dalam satu masa? Tak boleh. Mustahil. Macam mana dia nak wujud dan tak wujud dalam satu masa? Begitu juga sebaliknya, kalau B kata nak, A kata tak nak. Ini masalah yang sama. Okey. Ini tamanu'. Okey. Jadi tak boleh. Satu kata nak, satu kata tak nak. Kalaulah yang nak jadi, contohnya A punya kehendak yang jadi, B punya kehendak tak jadi, berarti kata A lah Tuhan, B bukan Tuhan. Sebab kehendaknya tak mutlak, kekuasaannya tak mutlak. Begitu juga sebaliknya, kalau B yang jadi, A tak jadi, berarti kata B ni Tuhan, bukan A Tuhan. Dan kalau kita kata Tuhan ni boleh untuk tak jadi kehendak dia, dalam masa yang sama kita andaikan dua-dua ni adalah Tuhan, yang ni boleh untuk tak jadi kehendak dia, boleh untuk terbatas kuasa dia, berarti kata yang ni pun boleh untuk kehendak dan kuasa dia terbatas. Sebab apa? Kembali kepada kaedah al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Hukum ke atas satu perkara, hukum yang sama bagi perkara yang sama dengan dia. Jadi dua-dua tak boleh jadi Tuhan. Yang lain Tuhan sebenarnya, bukan yang ni. Okey. Ini akan berlaku burhanut tamanu' nama dia, saling mencegah. Ini akan berlaku kalau kita andaikan dua Tuhan. 3, 4, 5 sama juga. Benda yang sama juga. Okey. Macam mana burhanut tawafuq? Burhanu at-tawafuq. Tawafuq berarti kata dua-dua sepakat. A, B. Zaid. Dua-dua nak jadikan Zaid ataupun dua-dua tak nak jadikan Zaid. Ini pun mustahil juga. Yang kita sebut tadi. Mustahil sebab apa? Sebab berhajat pada yang lain. A, nak jadikan Zaid. Perlu tak kepada, kita kata perlu tak untuk dapat persetujuan B? Kalau perlu dapat persetujuan B, berarti kata dia lemah. Dia memerlukan kepada yang satu lagi.
Begitu juga kalau dia tak nak jadikan Zaid, perlu tak persetujuan satu lagi? Kalau perlu persetujuan satu lagi, berarti kata dua-dua lemah. Memerlukan kepada yang lain. Dia tak boleh menghukum secara merdeka, secara dia seorang tak boleh. Dia satu tak boleh, kena yang lain. Berarti kata dia berhajat kepada yang lain. Sedangkan Tuhan tu, kita sebut Tuhan tu al-muftaqiru ilaihi kullu ma'adah, semua yang lain perlu kepada dia, wal mustaghni an kulli ma siwah, yang tak perlu kepada satu apa pun yang lain dia. Itu barulah Tuhan. Sekarang dia perlu kepada yang lain. Ini burhan tamanu' dengan burhan tawafuq. Ini dalam masalah wahdaniyah Allah Ta'ala pun kita akan pakai dalil yang sama juga. Begitu juga dalam masalah kita kata sifat Allah Ta'ala hanya ada satu bagi setiap sifat. Qudrah ada satu, iradah ada satu, ilmu ada satu. Kita pakai kaedah yang sama. Semua kita pakai kaedah yang sama. Burhan tamanu'. Sebab apa? Kalau ada dua qudrah contohnya. Kalau ada dua qudrah, nak pakai qudrah yang pertama ataupun qudrah yang kedua untuk jadikan. Qudrah yang ni boleh jadikan, ni boleh tak jadikan. Dia akan jadi masalah yang sama. Tamanu' tawafuq. Jadi akhirnya qudrah kena ada satu je qudrah. Iradah pun kena satu juga. Qudrah iradah sifat. Yang lain pun sifat juga. Qudrah iradah sifat ma'ani. Yang lain pun sifat ma'ani juga. Al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Jadi hukumnya sama. Semua kena satu sifat. Qudrah satu, iradah satu, ilmu satu, hayah satu, sama' basar kalam satu. Okey. Itu hujah yang umum dan ringkas lah. Kalau nak hujah yang detail, yang teliti, setiap satu sifat nanti ada hujah-hujah dia. Dalam mutawalat, dalam kitab-kitab yang besar-besar, yang ulama mutaakhirin, kan, Madrasah Imam Razi semua tu, dia akan huraikan satu persatu. Setiap satu sifat tu ada hujah dia yang berbeza dengan sifat yang lain. Tapi untuk umum, boleh dah pakai hujah yang tu. Dah cukup. Baik. Jadi syirik pertama, syirik istiqlal. Kasyirkil majus. Okey. Dan ulama' jawab juga, ulama' kata kalaulah kita isbatkan ada dua Tuhan, sebab apa? Sebab perlu satu Tuhan yang cipta kebaikan, satu Tuhan cipta keburukan, maka ulama' kita kata sepatutnya kena ada tiga Tuhan. Sebab apa? Ada perbuatan yang kita nak kata ni baik pun tak, yang buruk pun tak. Ada perbuatan yang boleh-boleh je perbuatan tersebut. Nak kata baik pun tak, nak kata buruk pun tak. Jadi perlu Tuhan yang ketiga kalau macam tu. Okey. Dan mereka tak berpegang lah. Mereka tak mengakui lah benda ni. Mengatakan tak perlu pada Tuhan yang ketiga. Kalau tak perlu, begitu juga kita kata tak perlu Tuhan yang kedua. Satu Tuhan dah cukup untuk buat semua. Okey. Baik. Yang kedua, syirku tab'id. Syirik tab'id. Apa itu tab'id? Kan, tab'id ni daripada ba'd. Ba'd maksudnya bahagian. Kan kalau kita belajar dalam ilmu nahwu contohnya, masuk huruf min. Min tab'idiyah. Min at-tab'idiyah untuk menunjukkan sebahagian. Akhadtu minal mal. Aku mengambil sebahagian daripada harta tersebut. Kita tak terjemah aku ambil daripada harta, aku ambil sebahagian daripada harta. Tab'id. Okey. Minal amthilati li hadhil masalah, daripada contoh-contoh, maksudnya sebahagian daripada contoh-contoh bagi masalah ni. Tab'id. Min juga dalam bahasa Arab boleh jadi datang lil bayan. Min untuk bayaniyah boleh juga. Okey. Tab'id maksudnya menjadikan bahagi-bahagilah, ada bahagian-bahagian. Syirik dengan arti kata menjadikan Tuhan tu ada bahagian-bahagian dia. Wa huwa tarkibul ilahi min alihah, iaitu menyusun satu Tuhan daripada banyak Tuhan jadi satu. Satu jadi banyak jadi satu. Okey, kasyirkin nasara, seperti syiriknya golongan Nasrani. Golongan Nasrani. Thalithu thalathah, mengatakan tiga tapi satu. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Dan ada yang mereka sebut sebagai Tuhan ayah, Tuhan anak dengan Ruhul Qudus ataupun Tuhan ibu. Ikut khilaf lah dalam mazhab mereka. Kan? Yang ni terkib lah daripada banyak jadi satu. Dan ini mustahil sebab apa? Sebab mereka menghimpunkan antara kathrah dan juga wahdah. Banyak dan satu tu dua mafhum yang berbeza, dua perkara yang berbeza. Kalau dia banyak, dia tak satu. Kalau dia satu, dia tak banyak. Kalau kita kata dia satu dan banyak dalam satu masa daripada sisi yang sama, itu mustahil. Mereka mengatakan macam tu. Dia satu dan dia banyak dalam satu masa, pada sisi yang sama, itu mustahil.
Kemudian bila mereka bahagi-bahagikan, dia akan pergi kepada masalah tamanu' tadi. Tiga-tiga Tuhan tu, adakah tiga-tiga ada ilmu? Ataupun mereka mengatakan yang ilmu tu ada pada anak saja. Tuhan anak tu saja yang ada sifat ilmu, maka dia jadi Tuhan. Okay, kalau dia ada sifat ilmu, berarti kata Tuhan ayahnya tak ada ilmu, ada sifat jahil. Dan bila berhimpun, maka akan berhimpun ilmu dan jahil. Akan jadi masalah. Baik. Yang ketiga adalah syirku taqrib. Syirik taqrib. Syirik dalam bentuk taqrib, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadat kepada selain Allah. Syirik taqrib. Ini seperti syirik golongan jahiliah yang terdahululah syirik ni. Wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ila Allah ta'ala zulfa. Iaitu mereka beribadat, mereka sembah selain Allah Ta'ala untuk dekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Kasyirki mutaqaddimil jahiliyah, seperti syiriknya golongan yang terdahulu daripada golongan jahiliyah. Golongan jahiliyah yang dulu kala macam tu syirik mereka. Mereka beribadat kepada yang lain selain Allah Ta'ala. Tujuan mereka apa? Nak Allah Ta'ala, tapi ibadat kepada selain Allah. Dan Imam Sanusi jelaskan perkara ni. Beliau sebut ini sebenarnya kalau kita faham syirik taqrib ni, sebenarnya dalam dunia ni pun manusia tak boleh terima perkara tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya dia nak dekatkan diri kepada raja, dekatkan diri kepada sultan. Dan dia tengok, oh ni ada yang orang dekat-dekat dengan sultan. Ni pembesar-pembesar yang dekat dengan sultan. Apa yang dia buat? Dia layan orang tersebut macam dia layan sultan. Dia sebut patik dengan orang tersebut, kan? Dia layan macam sultan. Apa yang akan jadi kalau sultan tahu? Sultan pun marah, kan? Itu hujah Imam Ghazali, hujah akal je lah dia pakai. Imam Ghazali sebut, Imam Sanusi sebut. Jadi macam mana pula orang ni boleh nak mendekatkan diri kepada Allah tetapi dengan cara dia sembah yang selain Allah? Dia buat ibadat yang sepatutnya kepada Allah, dia buat kepada selain Allah. Tak boleh. Ada sebahagian orang yang gunakan perkara ini untuk mengharamkan tawassul. Ada juga. Dan dia nukil daripada kitab-kitab Imam Sanusi. Tapi dia potong-potong lah. Dia nukil daripada kalam Imam Sanusi, dia kata tengok ni. Ni Imam Sanusi ni yang kalian pegang. Imam Sanusi pun kata haram. Tak boleh tawassul. Jadi syirik taqrib. Tapi dia tak baca habis. Kalau kita tengok dalam syarah Imam Sanusi pada muqaddimat ini, dalam syarah sendiri Imam Sanusi menyentuh masalah tawassul. Imam Sanusi sebut sebenarnya kalau kita nak tengok pada kedudukan seorang itu boleh untuk jadi wasilah, dan dengan sebab kita dekat dengan dia maka mudah untuk kita dekat dengan yang lebih tinggi itu. Perkara tersebut kena lihat kepada adakah ada izin ataupun tak daripada yang lebih tinggi tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya Ustaz Luqman dah kenal dengan saya dekat, dah lama dah kenal dengan saya. Lepas tu tuan-tuan ada yang nak kenal dengan saya ke, contohnya kalau jumpa langsung mungkin tak samalah dengan Ustaz Luqman bawa. Ustaz Luqman bawa dah kenal dengan Ustaz Luqman, jadi lebih mudah, lebih rapat. Tapi dengan keizinan saya lah, kalau saya izinkan, okey Ustaz Luqman buat macam tu, saya setuju, okey lah. Tapi kalau ada orang yang saya kenal tapi saya tak prefer dia buat macam tu, tak jadi juga. Macam tu lah lebih kurang. Jadi Imam Sanusi kata itu perlu kepada keizinan lah. Allah Ta'ala jadikan, kalau Allah Ta'ala jadikan, ada di kalangan hamba-hambanya yang mana kalau kita rapat dengan hamba tersebut, maka Allah Ta'ala jadikan kita boleh rapat dengan Allah Ta'ala, maka tak ada masalah. Tapi tak dilayan dengan Tuhan lah. Layanan Tuhan tu tetap tak boleh, kan? Itu Imam Sanusi nak sebut bahawasanya tawassul itu boleh untuk berlaku, boleh terjadi. Antara yang Allah Ta'ala berikan keizinan tersebut adalah Nabi SAW. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, kalaulah mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Rasul meminta ampun untuk mereka, maka mereka akan dapat keampunan. Itu bentuk tawassul. Bentuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara mereka mencari orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi keizinan pada orang tersebut. Itu Nabi SAW. Okey. Jadi tawassul bukanlah suatu perbuatan yang syirik. Sebab apa? Kena faham makna syirik dulu. Kalau tak faham makna syirik, dia akan mudah kata, oh ni syirik, yang tu syirik.
Semua nak disyirikkan. Tapi tanya dia, apa itu ta'rif syirik? Apa mafhum syirik tu? Makna syirik tu. Sebab apa kaedahnya? Al-hukmu ala syai'in far'u tasawwuri. Nak hukum dia kena faham dulu maknanya. Apa makna syirik tersebut? Baik Imam Taftazani menyebut, syirik itu dengan makna itsbatu wujubil wujud li ghairillah. Mengatakan ada yang wajib wujud selain Allah Ta'ala. Sekarang ada tak dari kalangan umat Islam yang bertawassul dengan Nabi mengatakan Nabi wajibul wujud? Tak ada yang mengatakan Nabi wajibul wujud. Jadi tak masuk dalam syirik dengan makna yang pertama ni. Dia ada dua makna je bagi syirik. Makna yang kedua adalah i'tiqad istihqaqil ibadah li ghairihi ta'ala. Dia berkeyakinan ada yang berhak untuk disembah selain Allah Ta'ala. Pun tak ada juga. Ulama kita kan, antaranya Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Syihabuddin Ar-Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ini ulama-ulama yang mengharuskan untuk bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan para awliya, para ulama. Mereka tak mengiktiqad bahawasanya para awliya ini, para ulama, para syuhada ini adalah yang berhak untuk disembah. Jadi syirik dengan dua makna itu saja. Yang pertama, itsbat wajib wujud bagi selain Allah, ataupun meyakini ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan mereka tak beriktiqad dengan kedua-dua makna ini. Jadi tak berlaku syirik. Tak ada kesyirikan. Ni kalau tuan-tuan perempuan ada kitab yang sama macam saya ni, cetakan yang sama. Ini cetakan yang saya syorkan lah kalau nak beli. Dalam bahasa Arab, kalau nak beli cetakan ni. Darut Taqwa. Dia jual, ada yang jual satu-satu, ada jual yang satu set. Daripada Kubra, Akidah Kubra sampailah kepada Muqaddimat ni. Ini cetakan yang terbaik lah setakat sekarang. Darut Taqwa ni. Kalau yang pakai cetakan sama boleh tengok muka surat 171 Imam Sanusi sebut tentang masalah tawassul ini. Baik. Itu syirik taqlid. Okey, syirik taqlid. Syirik taqlid wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala tab'an lil ghairi. Iaitu beribadah menyembah selain Allah Ta'ala kerana ikut orang lain. Ini jahiliyah yang mutaakhirin lah. Syirik jahiliyah mutaakhirin. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, kan disebut dalam Al-Quran. Kami dapati bahawasanya tok nenek moyang kami ini mengikut satu agama, jadi kami pun ikutlah agama mereka. Ini syirik taklid nama dia. Taklid yang berlaku dalam masalah syirik. Dia tengok datuk nenek moyang mereka buat syirik, agama mereka agama yang mensyirikkan Allah, mereka pun ikut perkara tersebut. Ini pun haram jugalah. Ini yang haram dan kufur juga. Yang kelima adalah syirkul asbab. Syirik asbab. Syirik dengan sebab asbab. Maksudnya apa? Dia meyakini bahawasanya qudrah hadithah itu yang mewujudkan sesuatu perbuatan. Bila pisau memotong, contohnya, contoh yang biasa disebutlah, bila pisau memotong ni contoh yang dah lama dah. Yang sekarang, bila makan ubat, dia kata ubat tu yang bagi lega. Ubat tu yang bagi sembuh. I'tiqad dia macam tu. Ubat tu sebenarnya yang bagi sembuh, bukan Allah Ta'ala yang sembuh. Ini syirik asbab namanya. Jadi syirik dengan sebab asbab. Okey. Kalau dia kata bukan ubat tu yang bagi sembuh, tapi Allah Ta'ala jadikan kuasa dalam ubat tu, jadikan khasiat dalam ubat tu, lalu khasiat tu yang memberi kesembuhan. Yang ni ada khilaf. Kufur atau tak kufur. Ada khilaf. Sebahagian kata kufur, sebahagian kata tak kufur. Tapi tetap pendapat yang bid'ah juga. Okey. Habis tu apa yang betulnya? Yang betulnya semua tu berlaku kerana sunnatullah. Allah Ta'ala susun macam tu. Ubat tu memang Allah Ta'ala yang jadikan bahan-bahannya apa semua. Tapi Allah Ta'ala yang susun ubat tu bila makan lega. Boleh kalau Allah Ta'ala buat ubat tu kalau makan tak lega. Sunnatullah Allah Ta'ala buat ubat tu ada bahan-bahan sekian. Bahan-bahan ni kalau ada maka akan hilangkan sakit tu. Itu sunnatullah. Allah Ta'ala susun kaitannya macam tu. Kalau nak jadikan sebaliknya boleh, tak ada masalah. Allah Ta'ala yang jadikan semuanya. Okey. Wa huwa isnadut ta'thiri lil asbabil 'adiyati, iaitu menyandarkan kesan mewujudkan satu perkara ataupun menghilangkan satu perkara kepada sebab-sebab yang adi. Benda-benda yang berlaku dalam sunnatullah ni lah. Okey. Kan dia pakai cincin, dia kata batu ni boleh tarik rezeki.
Kalau boleh tarik rezeki, kenapa jual kat orang? Okay. Pernah tak tanya-tanya? Atau mungkin batu tu boleh tarik rezeki untuk dia. Dengan cara dia kena jual lah batu tu. Allahuakbar. Okay. Kalaulah dia i'tiqad batu tu sebenarnya yang memberi rezeki, kufurlah. Syirik asbab. Kalau dia kata tak, yang ni hanya mujarrabat. Mujarrabat ni apa, dah dites macam tu. Kalau pegang batu ni biasanya akan dapat lah. Kan? Bukan batu tu yang bagi, Allah Ta'ala yang pemudah benda tu. Tak jadi kufur lah. Tak adalah sampai tak kufur. Tak jadi kufur. Sebab dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala yang jadikan. Tapi betul ke tak, itu kena pastikan, tak ceribah lah. Kena pastikan lah. Bagilah seorang pegang seminggu tengok. Murah tak rezeki. Baik. Kasyirkil falasifati wat taba'i'iyyin, seperti syiriknya golongan falsafah dan taba'i'iyyin. Taba'i'iyyin dinisbahkan kepada tabi'ah, iaitu yang menganggap bahawasanya alam ni terjadi sendiri. Setiap kesan alam ni terjadi hasil daripada anasir, unsur-unsur yang ada dalam alam ni lah. Pokok melahirkan pokok yang induk melahirkan anak-anak pokok macam tu, binatang melahirkan yang lain, menjadikan yang lain. Yang ni mewujudkan perkara ni, daripada perkara ni lahir perkara ni, jadi perkara ni. Mereka mengatakan benda tu terjadi kerana tabiat alam itu. Yang ni kufur lah. Kufur lah. Wa man tabi'ahum 'ala dhalika, dan barang siapa yang mengikut mereka itu dalam hal yang demikian itu. Seperti golongan Mu'tazilah lah, golongan Qadariyah yang mengatakan qudrah hamba itu yang memberi kesan mewujudkan satu perkara. Cuma mereka tak sampai tahap kufur. Mereka tak sampai tahap kufur. Dengan sebab takwilan mereka tadi itulah. Jadi takwilan tu, walaupun takwilan tu batil, sebenarnya bukan kita kata sah takwilan tu salah. Tapi tetap ada nilai dia dalam nak meletakkan kufur tak kufur tu. Okey. Wa syirkul aghradi, yang keenam. Ini yang terakhirlah, yang keenam, syirik aghrad, syirik pada tujuan-tujuan. Wa huwal 'amalu li ghairillah ta'ala, iaitu beramal kerana selain Allah Ta'ala. Yang ni yang menakutkan bagi kita. InsyaAllah yang lima yang pertama tu, insyaAllah Allah Ta'ala pelihara kita, jaga kita. Dan berkat kita mempelajari ilmu akidah, kita berguru dengan guru-guru kita, insyaAllah Allah Ta'ala pelihara kita. Tapi yang keenam ni yang menakutkan. Syirkul aghrad, syirik pada tujuan. Yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Kalaulah seorang tu tak bersohbah, tak ada sohbah, tak berdamping dengan guru yang betul, tak berdamping dengan guru yang Rabbani, alim yang Rabbani, susah untuk dia buang ikhlas daripada diri dia. Dan untuk dia berdamping dan dia dapat kesan pun ada syarat-syarat dia yang perlu dia penuhi supaya dia dapat kesan, dia dapat untuk melahirkan keikhlasan dalam amalannya. Kalau tak, dia takkan dapat. Antara syaratnya apa? Syaratnya adalah dia sanggup untuk melakukan apa perintah guru tersebut setelah mana dia yakin. Dia macam inilah sebenarnya. Banyak orang bila masuk dalam perbahasan macam ni yang bersifat tasawuf, mereka macam agak skeptikal, betul ke tak betul benda ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam tajribah hidup kita sama. Contoh, kita nak pergi klinik. Yang pertama sekali kita check review, betul tak? Tengok klinik okey tak okey, doktor dia okey tak okey. Kemudian bila kita dah yakin dah, kita dah tanya testimoni, mungkin ada kawan-kawan kita, saudara mara kita yang dah pergi situ, dah kenal doktor tu. Kita dapati, oh memang okey, doktor ni okey. Dan doktor ni insya-Allah lah, dia punya ubat yang dia bagi, macam mana dia check kita, semua okey. Bila kita pergi, kita serah diri daripada doktor tu. Kalau doktor tu sebut, sakit cik ni sakit sekian-sekian. Cik kena pantang, jangan makan sekian-sekian. Cik kena buat sekian-sekian. Adakah kita kata, oh tak betul ni, tak betul. Yang ni boleh ni, saya duk makan sebelum ni okey je, kenapa kena tak makan pula? Kenapa bila kita jumpa doktor, kita faham benda tersebut. Oh, aku dah check dah, doktor ni betul, ini pantang-pantang yang dia bagi, ini benda yang kena buat, jadi aku kena buat benda ni. Tapi bila kita nak bersohbah, nak berdamping dengan guru kita, guru yang Rabbani, alim yang Rabbani, yang kita dah pastikan, kita jumpa anak-anak murid dia, kita jumpa orang yang kenal dengan dia, kita dah pastikan kemahiran beliau dalam mentarbiah manusia. Kemudian bila kita dah duduk dengan guru tersebut pesan, yang ni benda ni kena tinggal, yang ni kena buat. Kita balik, kita tak buat. Sama macam tadi, kita ambil ubat dari doktor tu tapi kita tak makan, simpan dalam almari, kita takkan lega. Begitu juga bila kita duduk dengan alim yang Rabbani, perlu untuk kita
Perlu untuk kita ubah diri kita. Kalau tak, dia takkan dapat keikhlasan. Dia takkan dapat. Dia takkan belajar macam mana nak jadi orang yang ikhlas. Dan benda ni berlaku dalam sejarah umat Islam ni. Ada sebahagian manusia yang bersuhbah, yang duduk berdamping dengan tokoh-tokoh yang besar di zaman mereka. Ini disebut dalam Risalah Qushairiyah, dalam kitab-kitab tasawuf yang muktabar yang lain. Macam mana bila mereka duduk dengan Ahlullah tersebut, tapi mereka tak memberikan sepenuh jiwa raga mereka untuk ditarbiah, apa yang jadi? Allah Ta'ala akan buka pukul mereka. Salah seorangnya disebut dalam Risalah Qushairiyah, kalau tak silap saya, disebut macam mana bila gurunya sebut dekat dia, dan bila dia mengadu kepada gurunya, dia sebut, kata, wahai guru, aku dah lama dah duduk dengan guru, tapi semua yang guru sebut, yang guru cakap ni, tak ada satu pun yang aku rasa, tak ada satu pun yang aku dapat sebenarnya dalam hati. Apa guru dia kata? Guru dia kata, kalau macam tu, cara dia, engkau kena buka jubah engkau, buka serban engkau bawa kacang ni, engkau jual dekat pasar esok pagi. Apa yang dia kata? Dia kata, subhanallah alimithli yuqalu dhalik. Dia kata, subhanallah, dekat aku kena buat macam tu. Dekat aku, Tok Guru kata aku kena buat macam tu. Kena buka jubah aku, buka serban aku, pergi duduk kat tepi pasar. Guru dia kata, itu ucapan subhanallah bukan mentakdiskan Allah, itu mentakdiskan diri engkau. Engkau sebut subhanallah di lidah, tapi engkau tengah takdis diri engkau. Tengah kata maha suci diri aku, takkan aku yang nak kena duduk macam tu. Macam orang miskin. Maknanya dia tak betul-betul menyerahkan diri dia. Jadi dia tak akan dapat hasil daripada tarbiyah tersebut. Dia tak nak untuk terima ubat daripada ahli dia, dia tak akan dapat. Yang ni perlu daripada ahlinya, perlu kepada alim yang rabbani untuk dapat yang terakhir. Dan ni lebih susah daripada semua syirik-syirik yang disebut sebelum tu. Ni susah tinggalkan. Satu amalan kita yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, itu dah cukup dah untuk selamatkan kita di akhirat nanti. Cukup kalau kita dapat satu amalan yang ikhlas. Nak sebut susah ni untuk dapat keikhlasan dalam amalan. Wa hukmul arba'atil awal, dan hukum 4 syirik yang pertama itu al-kufru bi ijma', kufur secara ijma'. Apa dia? Syirik istiqlal, syirik tab'id, syirik takrib, syirik taqlid. Ini semua kufur secara ijma'. Wa hukmus sadisi, dan hukum yang keenam al-ma'siyatu min ghairi kufrin bi ijma'. Yang keenam tu maksiat tapi tak kufur. Apa dia? Syirik aghrad. Dan berbaki yang kelima itu ada tafsil. Ada penerangan lanjutlah. Yang kelima itu syirik asbab. Faman qala fil asbabil adiyati innaha tu'athiru bi tab'iha faqad hukiya al-ijma'u ala kufrih. Barang siapa yang mengatakan asbab adiyah itu memberi kesan secara tabiatnya, dia sendiri yang beri kesan, maka dah disebut ijma', hukiyal ijma', dah dinukilkan ijma' kekufuran orang tersebut. Wa man qala innaha tu'athiru biquwwatin awda'aha Allah Ta'ala fiha, kalau dia kata benda tu tak bagi kesan tapi Allah Ta'ala cipta kekuatan bagi dia, kekuatan tu yang bagi kesan, maka dia ni fasik lagi mubtadi'. Sebab apa fasik lagi mubtadi'? Sebab dia mengatakan Allah Ta'ala perlu pada perantaraan. Nak bagi kesan perlu perantaraan benda ni baru benda tu terjadi. Kalau kita macam mana? Kita kata tak, Allah Ta'ala jadikan benda tu, dan Allah Ta'ala jadikan kuasa tu, dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan kesan tu. Allah Ta'ala yang jadikan semuanya. Disusun macam tu hanya sunnatullah. Zahirnya kita nampak macam tu. Supaya apa? Allah Ta'ala jadikan sunnatullah tu mudah nanti. Dan kita nampak macam mana aliran, rentetan satu perkara itu. Nanti kalau kita nak buat ubat, kita nak cari bahan untuk satu, kita tahu. Kalau dapat yang ni akan dapat yang ni, dapat yang ni akan dapat yang ni. Tapi hakikatnya kita tahu Allah Ta'ala yang jadikan benda ni dan jadikan kesan. Jadi jangan salah faham, oh kalau mengaji akidah tolak sains, mengaji sains tolak akidah. Tak, bukan macam tu. Kita tengok ahli-ahli akidah kita sendiri adalah pakar dalam bidang sains. Imam Ar-Razi antaranya. Ahli akidah tapi pakar dalam bidang sains. Masalahnya bila kita berpegang dengan sains mengikut pandangan barat. Sains yang menolak agama. Sains yang menghilangkan agama daripada sains. Itu masalah. Ataupun kita pegang dengan agama dan kita mengatakan agama ni tak ada kaitan langsung dengan kehidupan. Itu pun jadi masalah juga. Sedangkan dalam sejarah kita lihat macam mana tokoh-tokoh yang membincangkan, antaranya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, daripada dia datang algoritma, kan? Daripada dia datang algebra, semua tu, Al-Khawarizmi. Bila kita lihat kitab beliau yang menceritakan berkenaan dengan
berkenaan dengan algebra semua tu, seolah-olah kita baca kitab agama. Menyebut tentang keagungan Allah, penciptaan alam semua. Seolah-olah macam kita baca kitab agama. Mereka adalah ahli sains, tapi mereka tahu tujuan mereka itu adalah untuk khidmat kepada agama ni. Fahuwa fasiqun mubtadi'un wa fi kufrihi qawlan, dan ada dua qaul dalam kekufurannya. Maksudnya ada pendapat kata dia jatuh kufur, ada kata tak jatuh kufur. Jadi al-ahwat, yang lebih ihtiyat, yang lebih berhati-hati adalah tak berpeganglah dengan pandangan tu. Walaupun dia kata oh ni hanya bid'ah saja. Tak, bid'ah dia bukan main bid'ah saja. Bid'ah dengan dosa lah, fasik. Dan ada pendapat yang kata kufur. Jadi bahaya, elaklah pendapat yang macam ni. Pegang dengan pendapat yang dah ditegaskan, yang dah dinyatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah. Sekadar itu saja untuk sesi kita pada hari ini. InsyaAllah yang berbaki muqaddimah keempat, kelima, keenam sampailah ketujuh, insyaAllah. Ke-8 kita akan habiskan pada sesi esok hari, insyaAllah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.